Bagi semangat kepada Kak Wati sebelum dia bertesis masa malam ni. Okay, participants kita dah mula bertambah sikit demi sikit. Halang kepada Aina Haris, hok baru join. Boleh pakat-pakat share link dan tag sikit dalam grup Amirah masing-masing ko ganda ko. Supaya ramai lagi hok mungkin ramai tak teringat ni. Malam ni ada vibes inspirasi siri keempat. Okay. Okay, untuk tanpa kita heret masa dan nampak Kak Wati sangat ready tu depan kamera tu, kita terus kepada kita jumpa Kak Wati lah untuk membentangkan isu semasa. Dipersilakan Kak Wati. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kau suara sebab Kelantan macam hujan, maksudnya beberapa tempat dihujani pada petang tadi. Mungkin sampai lo ni juga di beberapa tempat. So takut line tak clear. Okey je. Okey, baik. Terima kasih untuk yang respon. So, untuk malam ni, sambil kita tunggu pengisi kita lah, Ustazah Khalilah ataupun Kak Lah. Kak Khalilah kita membentangkan sambungan perkongsian dia daripada buku Mazayat ni ataupun apa erti kita menganut Islam. Maka kita dengar dululah sedikit sebanyak pasal isu semasa yang berlaku dalam seminggu ni. Hari ni kebetulan comel ke tarikh. Ni Jun 2022 ni. 2022 ni. Okay, jadinya sepanjang 1 Jun sampai kepada ni Jun ni saya akan share lah, kongsikan sikit lah apa berlaku. Tak semua, hanya beberapa lah yang macam mungkin menarik lah untuk kita semua sama-sama tengok imbau. Sama-sama kita tengok lah, maksudnya kita tahu isu semasa bukan sekadar tahu, tapi untuk kita refleksi ataupun ambil pengajaran ataupun benda yang kita boleh ambil manfaat lah daripada berita-berita tersebut. Okay, jadinya macam biasa saya akan kongsikan daripada 3 peringkat lah, peringkat global, peringkat Malaysia dan juga peringkat tempatan iaitu Kelantan lah. Sebabnya program Vibes Inspirasi ni anjuran Amirah Negeri Kelantan kan. Jadi kita kena cerita jugalah apa berlaku di peringkat Kelantan kan. Okay, jadinya untuk yang pertama ni saya nak share dulu pasal peringkat global lah, antarabangsa apa yang berlaku. So kebanyakannya di peringkat antarabangsa lah ni berlaku ketegangan sikit lah antara beberapa negara. Macam contoh UK United Kingdom dengan Kesatuan Eropah, Europe Union, Europe Union tu dia hari ni ada berlaku macam krisis sikit lah pasal Brexit ke apa semua benda tu, basically pasal ekonomi dan juga Rusia dengan Ukraine. Lanjutan daripada sebelum ni dia pernah perang kan antara dua tu, cumanya still salah satu pihak ni masih lagi bertegah lah, maksudnya dalam keadaan yang tegang, tak ada lah macam nak berdamai sangat, tapi dia orang tak si berdamai pun tak boleh juga, sebabnya kalau perang berlanjutan ni, maksudnya tak kisahlah perang tu perang dingin ataupun perang secara fizikal, dia akan menjejaskan dari sudut ekonomi dan pertumbuhan negara tu. Sebab siapa yang baca sejarah lah kan, siapa tengok lah ni banyak buku-buku sejarah kan, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ataupun dari sudut macam contoh Zionis dengan Palestin sendiri pun bila lama sangat ni pun dia perlukan juga sumber kewangan itu. So Zionis ni dia perah duit, dia ambil duit daripada Amerika. Amerika dia cari duit tu dia pergi perah ataupun dia pergi ugut negara-negara lain ni kan untuk bergantung pada dia tu. So bila berlanjutan perang ni dia akan memerlukan sumber kewangan yang besar. Jadi so Russia dengan Ukraine ni macam duk gitulah, duk main macam tak sebaik tapi nak balas lama tak boleh. Gitu. Okay, dan harapnya semua negara hok mana ada ketegangan sikit sebanyak tu boleh reda lah sikit dalam masa yang terdekat ni. Sebabnya ada satu event yang mungkin jadi satu dari satu sudut dia macam boleh menyatu padukan orang, tapi daripada satu sudut mungkin adalah satu platform untuk mengaburi mata sebagai satu bentuk hiburan. Cuba teka agak-agak apa yang akan berlaku dalam masa terdekat.
Yang mana benda tu akan bermula 11 Jun nanti. Ada orang yang agak-agak tahu dok, perasan dok apa akan berlaku nanti. Kau macam tak meriah sangat tahun ni. Tak tahulah apa tak berapa nak meriah 202 ni event dia tu. Agak-agak ada orang tahu tak akan berlaku gapo. Saya bagi tarikh dia 11 Jun. Kau pakat tak minat berlakon sini? Ada orang tahu tak? Kau tak ada. Kalau tak tahu boleh buat tekan nombor 2 saya. Di chat tu tekan nombor 2. Tak tahu, tak tahu. Gapo ni 11 Jun bakal berlaku ni. Host pun apa tak tahu juga ni. MC. MC tak tahu. Tapi logik je tak tahu. Logik je tak tahu sebab kita puas. Kalau orang lelaki je tahu kot. Yang akan berlaku 11 Jun sampai 19 Julai tak silap saya lebih kurang dari sebulan lebih tu. FIFA, ya betul. Nampaklah kita punya IT Amirah minat. Bola. Okay, bola sepak lah. Peringkat World Cup antarabangsa. Ya, bola. So FIFA ni akan berlaku. Cuma FIFA mungkin dia tak meriah sangat. Sebab nak buat FIFA ni pun perlukan satu kewangan yang sangat besar, sponsorship yang sangat besar. Tapi sebab seluruh dunia mengalami masalah dari sudut kestabilan ekonomi ni menyebabkan payah sikit lah nak anjur benda-benda besar ni kan. Jadi FIFA 202 ni wallahualam sebab disebabkan dana ataupun tak, tapi kali ni dianjurkan oleh 3 negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. So berlangsung dekat dalam 16 ke 19 bandar. Saya pun tak tahu lah apa dia buat gitu. Maybe sebab masalah ekonomi ataupun wallahualam. Lagu FIFA tahun ni pun tak sedap. Bukan tak sedap maksudnya. Tak seglamour previously yang lepas punya. So macam mungkin siapa tak perasan tu bolehlah tengok kalau ada buka TikTok dan sebagainya. Saya rasa ada je benda tu macam makin nak naik sebab dia nak start dah kan minggu depan. Cuma dia tak macam tahun sebelum-sebelum ni lah. Kalau tahun, sebab dia tahun lepas kan dia ambil. Kalau tahun sebelum-sebelum ni memang kita kata meriah lah. Lepas tu orang pun pakat ready nak tengok. Yang kali ni orang lelaki mungkin tak semangat mana. Tapi bila start nanti rasanya dia akan tengok je. Sesiapa yang dah berkahwin tu bolehlah tanya ke lelaki dia minat pasukan bola mana. Cumanya masalah di negara kita ni bila dia orang tanding tu semuanya benda tu tengah malam. Macam pukul 2, pukul 4. So benda tu boleh mengganggu kita punya rhythm waktu tidur, waktu jaga, lepas tu efek kita punya quality productivity siang hari tu. Tak ada masalah pun nak minat, cumanya jangan sampai tertinggal lah benda wajib yang kita perlu buat. Gitu, macam semaya ko, gerak kerja dan sebagainya. Okay, jadi tu sikit lah apa yang berlaku di peringkat antarabangsa. Kita masuk pada peringkat yang kedua iaitu Malaysia. Malaysia kalau betul-betul berita yang baru je panah-panah lagi, Alhamdulillah ada kes pendaki yang hilang. Nama Puan Jaslinda ataupun dia panggil Kak Jas tu ditemui hari ni. Yang jumpa dia ni orang asli lah. Gitu. Jadi hampir 2 minggu kot saya rasa dia dilaporkan hilang dan pasukan keselamatan cari dan sebagainya. So bila hampir-hampir pasukan keselamatan SAR kita nak decide lah sama ada nak hentikan operasi ataupun tak. Ada satu pasukan daripada orang asli lah diketuai dengan ketua Tok Mulu lah kalau kita tak. Daripada pihak orang asli dia orang buat jugalah operasi pencarian tu. Dan alhamdulillah jumpa lah juga dan selamatlah Kak Jas kita ni. Cuma nak tahu apa berlaku pada dia tu mungkin kita kena tunggu keadaan reda dalam 2-3 hari ni lah. Cumanya kes bila berlaku kes Kak Jas ni sebab dia berturut-turut dengan arwah adik yang meninggal kan, yang hilang juga sebelum ni. Banyaklah penulis-penulis ataupun di media sosial, content creator yang upkan balik apa kes-kes yang pernah berlaku sebelum ni. Maksudnya orang hilang ni lah. Gitu. So hati-hatilah siapa yang minat sukan hiking tu, tak ada masalah sebab dia satu bentuk untuk cergaskan badan. Cumanya jangan sampai tahap macam membahayakan keselamatan diri dan sebagainya lah. Kalau ada dia panggil apa guideline dia, panduan dia tu ikuti molek lah. Gitu. So maksudnya kurangkanlah risiko. Cumanya kalau untuk poin ni, kalau ada sukan lain yang
lebih bermanfaat dan tidak kita panggil apa mengancam keselamatan risiko yang tinggi, pilihlah sukan lain gitu. Okay, jadinya tu berkenaan dengan hiking. Pada tu di peringkat kita Malaysia ni juga kemalangan kalau hak latest lah yang agak mengayat hati kita tu, yang mana kemalangan akibat 2 kereta berlumba. Hak ni sedih lah sebab family tu dia orang ni bawa balik juga katanya daripada Gingatik lah, rumah orang lain. So dari perjalanan balik tu kena langgar. Kena langgar pula akibat oleh orang hak berlumba kereta. Orang hak berlumba kereta ni pula bukan orang hak kita kata umur 30 ke 40 ke tak. Umur 19, umur muda, pemuda lah kita kata, orang muda, anak muda. So macam that's not very good lah, maksudnya maksudnya kan aktiviti perlumbaan ni kalau dulu kita banyak dengar motor berlumba Lah ni dia start dengan kereta je. Ni bukan kali pertama. Kalau sebelum pada ni hak berlumba tu kereta ke apa Bukan macam di ke apa kereta hak ganas sikit tu tak ingat nama dia. Bukan macam di ke apa dekat Formula 1 tu. Kereta tu lah, kereta derah tu. Tiba tak ingat pula nama kereta tu. Tapi daripada Singapura. Hak tu dia orang accident tapi hak meninggal hak orang drive tu sendiri So kalau lah orang yang buat keburukan ni, benda tu kena ke diri dia saja tak apa, tapi masalahnya kita kena tempias orang lain juga. Jadi kita ambil pengajaran lah, kalau apa-apa kita nak buat benda hak kurang elok tu, kena mikir juga. Orang lain pun boleh terkena lah akibat daripada kita punya perbuatan tu. Gitu. Dan kalau orang hak tak buat keburukan pula, jangan ingatlah tak kena apa-apa. Sebabnya ada memang Allah yang ada dan Rasulullah pun ada sebut juga yang mana akhir sampai masa yang kalaulah kemungkaran ni tak dicegah, bala pun akan kena je kepada orang hak baik dalam tempat tu. Gitu. Jadinya bersiap sedialah kita dalam segala sudut untuk menghadapilah apa-apa kemungkinan saja yang mungkin berlaku. Jadi kalau ada family hak boleh bawa derah ke, kena berhati-hatilah di jalan raya. Sebab bukan kita je, pengguna jalan raya ni ada orang lain juga gitu. Dan di peringkat Malaysia juga, PBAKL akhir tamat esok. Mungkin ada peminat buku sini. Cuba komen siapa yang pergi ke PBAKL tahun ni. Buat reaction sikit. Reaction ke apa yang ada sini. Ni reaction macam ke apa nak panggil. Apa tu? Kau. Ambo kata love ya. Hak bui macam tu pesta parti ke apa tu. Ko roket ke apa tu siapa pergi? Mai pergi. Orang lain pergi tak hak join malam ni? Ada hak pergi? Ada hak pergi ke? Kau tak ada orang Anda, pergi? Kak Anis tak pergi ke? Ni Ismail tak pergi tahun ni. Tu pasti. Sebabnya ramai juga ikutlah ada hak pasal berjimat cermat ke sebagainya mungkin tak pergi. Tapi benda yang menarik sikit lah pasal BBAKL tahun ni adalah orang buat satu status yang mana saya bersetuju dan macam menarik juga buah pandang tersebut, yang mana orang itu kata dan beberapa orang lain juga kata yang terbukti pesta buku lebih menguntungkan ekonomi berbanding dengan pesta air gitu. Betul juga benda tu. Malah benda pesta buku ni dia memberikan manfaat lebih lagi lah kepada masyarakat kita berbanding dengan buat pesta yang entah apa-apalah So basically hak pergi pesta buku ni memang orang kita lah rakyat Malaysia lah pastinya. Ramai berbanding dengan pesta air itu, ramai orang hak tak apa-apalah, maksudnya orang international lah, orang luar, orang Malaysia yang ada, cuma tak adalah ramai sangat nak kata macam terlalu meriah macam gitu. Okay, so siapa yang berada di KL tu sempat lagi esok lah hari terakhir. Siapa hok tak degi tu tak apa je, boleh je beli online dan tahun depan ada lagi insyaAllah kalau panjang umur boleh pergi lagi, boleh kumpul lah duit nak beli dan sedikit promosi lah
untuk mengetahui semua, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang kita, Alhamdulillah lah, tim PPU berjaya terbitkan dah tafsir At-Tibyan, yang mana host kita Humaira, Nik Nur Humaira kita ni salah seorang lah daripada tim editor dalam projek tersebut juga. So tahniah untuk tim PPU, tim editor, dan Tok Guzi lah kerana berjaya menerbitkan. Saya rasa di Malaysia dibukukan secara begitu tu first lah kot. Ada hak lama, cuma macam tafsir Ar-Rahman, dia tidaklah macam tafsir Hamka dan sebagainya kan. So kalau orang di peringkat ASEAN ni dia akan rujuk tafsir Hamka lah skala-skala cumanya hak peringkat, bukan ASEAN, Nusantara maksudnya. So ni satu kejayaan yang besar. Siapa yang berminat nak beli boleh belilah kot. Saya rasa dia ada promosi. Tapi untuk orang hak anak muda macam kita mungkin tak ada kemampuan lah kot lagi nak beli. Tapi bolehlah kumpul duit. Ada rezeki nanti kita bolehlah beli, insyaAllah. Okay, dan yang seterusnya, kalau di peringkat Malaysia juga yang bakal berada di semua peringkat, bukanlah semua peringkat, maksudnya berita-berita akan banyak lepas-lepas pada ni, iaitu PRN. Law ni ada 3 negeri dah yang umum nak bubar, dan yang bakal bubar paling yang dah bubar dah pun Johor lepas tu yang akan dibubarkan macam Negeri Sembilan, Melaka. Antara ni lah 3 negeri yang dia dah cukup tempoh dia dan dia diumumkan bubar dan akan bubar. So bila ada 3 negeri dibubarkan, ada satu pihak iaitu kalau tengok daripada DAP, dia gesa untuk diadakan PRU jugalah pada tahun ni juga. Jadi sejauh mana benda ni akan berlaku kita tak pasti. Cumanya akan ada banyaklah pilihan raya yang akan berlaku gitu. So hak mana di negeri-negeri terbabit tu dia akan kena memilih lah, mengundi. So kita tak payah urus ni dah pasal daftar pemilih, sebabnya dia automatik. Siapa umur 18 dia automatik didaftarkan sebagai pemilih untuk mengundi. Cumanya kena tubik mengundi lah ni. So nak tubik mengundi tu kena tahu dulu kan kita nak undi siapa. So boleh ambil masa sebelum PRU berlangsung untuk kita tengok setiap parti-parti politik yang ada di Malaysia ni. Dan juga kita sebagai anak muda kena hati-hati sebab dalam dunia politik ni dia ada satu fasa yang dia panggil assassination character. Maksudnya dia akan ada gerakan-gerakan yang nak mematikan watak-watak dalam politik. Cuma kalau zaman dulu kita tak banyak medsos. Zaman dulu kita ada berita biasa kan, berita prima lah, berita hok-hok utama tu. So macam bila berlaku fitnah ke pematian watak dan sebagainya, lambat kita nak tahu kebenaran. Dia berbeza sikit dengan zaman dulu ni, yang media sosial ni sangat membantulah untuk melawan fitnah. Cumanya kita ada problem terkini iaitu AI. Yang mana AI ni boleh mengaburi fakta. Maksudnya macam-macam dah boleh buat video, boleh edit gambar dan sebagainya. So hati-hatilah dalam menerima berita ataupun info. Kaji dengan lebih mendalam. Jadilah anak muda yang celik politik dan bijak. Bukan setakat celik saja tengok politik tak. Kena bijak juga berkenaan dengan benda tu. Dan yang terakhir, sebelum saya serahkan balik kepada host, iaitu di Kelantan. Ada soal je saya nak share. Di Kelantan ni hak terkini lah ni. Aduh, gitulah. Iaitu ada baru-baru ni founder ni dia buat birthday anak dia. Tapi tema bunian, perkampungan bunian. Dan benda ni mufti telah tegur lah. Cumanya kita boleh ambil ihtimam, kita boleh ambil take care lah, take note. Maksudnya ambil kepentingan. Bahawasanya kalau nak sambut hari lahir ni sebagai tanda kesyukuran, tu tak ada masalah, bukan satu kita panggil tak adalah diharamkan. Cumanya macam bukanlah juga satu benda yang wajib untuk diraikan. Tapi kalau nak raikan tanda syukur dan sebagainya, janganlah pula bawa benda-benda khurafat ataupun benda-benda yang tak bermanfaat ataupun berlawanan pula dengan Islam. So benda ni kita sama-sama berhati-hatilah sebab lo ni kalau perasan kita siapa ada Dr. Mala dia pernah tanya, kenapa dia tengok orang Melayu ni makin lama makin nak tiru orang putih ataupun nak tiru orang barat ataupun nak tiru orang ikutlah Korea, Jepun dan sebagainya dari sudut budaya. Sampai tahap macam contoh sebelum nikah
ada apa macam bridal shower call dan benda-benda gitulah. Dia kata sedangkan benda tu amalan orang Kristian macam gitulah. Ni Dr. Mala tanya dekat dia punya thread call ke apa saya tak ingat. Tapi ada orang up lah benda tu di media sosial. So kita sebagai umat Islam ni kena tengok jugalah kalau kita nak ikut trend ke nak buat benda viral tu pastikan macam benda tu tak ada lah betul-betul kita tiru apa langkah demi selangkah sampai kita totally hati kita jadi kerah bila ada orang nak tegur benda ni salah. Contoh macam bila mufti tegur dia pun ya saya terima tapi tegurlah juga orang lain hak gini-gini contohlah. Maksudnya kalau betul kita ikhlas dalam menerima terima dengan baik saja tanpa kita kata nak hate orang lain sekali, nak judge orang lain sekali dan sebagainya lah. Gitu. Jadinya tu kita boleh ambil sama-sama ambil pengajaran. Maksudnya kita sendiri pun tak tahu kan di masa depan. Takut kita pun duk sangat nak ikut trend sampai kita macam benda ni macam dalam Islam lagu mana status dia macam gitu. So macam kita kena berhati-hatilah sebagai Muslim. Jadi dah ni 9.30 dah. Itu saja perkongsian isu semasa daripada saya. Daripada peringkat global, Malaysia ke Kelantan mungkin ada saya tertinggal dan sebagainya. Tak apa tu sama-sama boleh share nantilah dalam grup, tak ada masalah. Jadi kita jumpa pada siri yang seterusnya untuk isu semasa akan datang. Sebelum tu jangan lupa lah boleh ambil catatan yang penting-penting malam ni kau. Boleh dengar, saya tak pasti buku ni akan dihabiskan dalam beberapa siri lagi ataupun ada 2 siri lagi kau ataupun habis malam ni kau alam. Boleh tanya pengisi kita sekejap lagi. Jadi terima kasih banyak. Gapak salah tu boleh sapa saya lah perlu diperbetulkan dan sebagainya. Wallahualam, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, terima kasih kepada pengisi isu semasa Kak Watif. Rasanya makin minggu makin banyak isu-isu yang Kak Watif ketengahkan kan. Rasanya untuk malam ni saja dalam 6 ke 7 isu. Mungkin ada daripada sahabat pendengar hok catat isu-isu tersebut, boleh buat list dekat komen. Satu, gapo isu FIFA lah, gapo kan. Nombor 2, pakai isu FIFA pun pengisi kita campur juga. Okey, tapi melihat kepada masa law ni 9.32, kita tak salah terus memanjangkan masa. Jadi saya terus memberikan pentas ni kepada Kak Allah dan semohon juga untuk saya sahabat-sahabat untuk terus share link dan tag sayang-sayang mana di WhatsApp ketiga apa supaya join, hak mana biasa dah join takutnya untuk teringat ataupun untuk khabar malam ni ada vibes inspirasi sesi keempat. Okey. Tanpa mendengarkan masa, kita jemput dan berikan ruang kepada Ustazah Khadilah Zainul. Dipersilakan Kak Allah. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Saudari Nik Nur Humaira. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas nikmat iman dan Islam yang masih lagi tidak ditarik daripada diri kita, maka hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di dalam siri yang keempat. Tak silap saya lah, siri yang keempat, Vibes Inspirasi, yang dibawakan oleh Amirah Negeri Kelantan dan dikendalikan oleh Exco Pro dan R&D Amirah Negeri Kelantan lah. Baik sahabat-sahabat yang ada pada malam ni, insya-Allah pada malam ni kita akan berkongsi dan juga kita akan sambunglah perbincangan kita dalam bab yang ketiga, iaitu saya mestilah Muslim dari sudut akhlak. Apa yang IT bentangkan tu ada ralat sikit. Bab 3, saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Betul dah muka surat tu, cuma kitab tu yang ada silap. Baik, sebelum ni kita dah masuk dalam pengenalan kitab ini. Kemudian kita tengok bab yang pertama, kemudian bab yang kedua. Bab pertama berkaitan dengan an akuna musliman dari sudut akidah. Kemudian bab yang kedua, saya mestilah Muslim dari sudut ibadah. Yang kita telah rangkumkan ataupun kita telah bincang sedikit sebanyaklah. Bukannya semua dapat kita sentuh dalam waktu yang singkat ini.
Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Awatih tadi, sebenarnya bila kita tengok ni banyak lagi lah sebenarnya siri-siri yang kemungkinan kita kena lalui. Disebabkan pada malam ni pun baru bab yang ketiga. Kita ada lagi dalam bahagian yang pertama ni ada 3 bab lagi. Saya mestilah Muslim dari sudut menahan terhadap keluarga saya. Kemudian saya mesti mampu menahan diri saya. Kemudian saya mesti dan juga wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Kemudian barulah masuk bahagian yang kedua di dalam kitab Madayani Intima'il Islam ini, iaitu bahagian yang membincangkan tentang harakah Islam. Ataupun tajuk khusus dia adalah apa artinya saya menggabungkan diri dengan harakah Islamiyah. Juga ada beberapa bab lah. Bab yang pertama sehinggalah bab yang ke-7. Sehinggalah perbincangan tentang bai'ah kepada harakah Islamiyah ataupun gerakan Islam yang wujud di dalam dunia pada hari ini. Jadi saya sendiri secara peribadi tak silah rushing. Sebabnya kalau rushing ni takut tidak sampai orang panggil hadaf ataupun matlamat penganjuran program kita ini adalah untuk memberi faham kepada sahabat-sahabat semua. Dalam masa yang sama kita juga nak murajaah. Murajaah bersama itulah orang panggil tujuan daripada maqasid daripada kita mendalami ilmu agama adalah untuk faham. Bukannya semata-mata untuk habiskan kitab. Kalau nak habiskan kitab ni dalam masa 30 minit pun boleh kita belik. Kita baca tajuk. Tak perlu 30 minit pun, 5 minit pun boleh. Kalau nak khatam kitab ni. Tapi itu bukan matlamat dia. Matlamat dia adalah untuk sama-sama kita faham dan akhirnya sama-sama untuk kita mengambil iktibar. Kemudian kita mengaplikasikan apa yang terbaik yang kita dapat daripada kitab itu tadi yang telah dikarang oleh ulama kita iaitu Syekh Fathi Akan, dan akhirnya kita dapat praktikkan apa yang terbaik daripada apa yang kita belajar. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah lah kita slow-slow lah. Kita tak logak. Tak ada nak kecil apa pun, walaupun sebenarnya kita dalam Amirah Negeri Kelantan sendiri bukan barulah nak masuk fasa logat ni. Sebab kita sebagaimana yang disebut tadi, kita telah memasuki fasa PRN. Pilihan Raya Negeri, kebanyakan negeri-negeri sudah mula dibubarkan dan akan menurut langkah ni adalah DUN Negeri Kelantan juga akan dibubarkan. Jadi dijangka bulan 10 kan. Dan kemungkinan akan dituruti pula dengan PRU. Jadi semua ni adalah menuntut kepada kija-kija lah, tenaga-tenaga dalam kalangan kita semua untuk bergerak kerja untuk memenangkan Islam. Untuk memenangkan jamaah Islam. Supaya Islam itu dapat dipraktikkan secara optimum di negara kita. Bukannya sekadar kita melafazkan Malaysia dah. Bila sebut fasa-fasa ataupun istilah-istilah yang nampak Islami, tetapi hakikatnya tidak Islam pun perkara tersebut. Jadi tidak memadai. Yang sepatutnya adalah Islam itu dipraktikkan, bukannya dijadikan sebagai hiasan-hiasan pada istilah-istilah mustalahat itu tak ada lah. Jadi tanggungjawab siapa tu? Adakah tanggungjawab orang politik semata-mata? Adakah tanggungjawab siapa lagi kita nak sebut? Itu semua adalah tanggungjawab kita lah, walaupun kita rasa kita ni rakyat biasa-biasa je. Kita ni duduk di kampung, kita tidak memberi tidak memberi sumbangan sangat kepada negara, tetapi ketahuilah bahawasanya setiap orang yang duduk di satu-satu negara itu, dia sebenarnya ada kepentingan yang penting kepada negara dia dan juga dia ada tanggungjawab kepada negara dia. Maka tanggungjawab tersebut hendaklah kita tunaikanlah. Hendaklah kita tunaikan sebaik mungkin dan juga semampu yang kita boleh lah. Okey, sahabat-sahabat, kita masuk perbincangan kita bab yang ketiga, an akuna musliman dari sudut akhlak. Jadi dalam saya mestilah muslim dari sudut akhlak ini ada 9 perkara sekurang-kurangnya
yang disebutkan oleh musannif iaitu Syekh Fathiyakan tentang bila kita kata kita ni orang Islam dan Islam kita itu juga mestilah dari sudut akhlak kita perlu dijaga dan sekurang-kurangnya ada beberapa perkara yang perlu kita jaga, ada 9 dirangkumkan. Bila sebut akhlak, apa makna akhlak? Jamak, lafaz jamak daripada al-khuluq. Al-khuluq ni maksudnya adalah budi pekerti, kelakuan, apa lagi? Kalau Kelantan kat tabiat, tabiat udah ni tabiat. Tabiat bahasa baku juga. Tabiat, apa lagi? Tingkah laku kita, perkara-perkara yang kita buat secara spontaneous, sama ada depan orang ataupun belakang orang itu adalah al-khuluq. Al-khuluq, akhlak. Kalau kita tidak terjemah pun kita boleh faham apa itu maksud akhlak, tak payah pun. Okay, tak payah pun untuk faham apa itu maksud akhlak. Jadi yang pertama, yang sehinggalah yang ke-9 itu, yang pertama adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat. Yang kedua, memelihara pandangan. Yang ketiga, memelihara lidah. Yang keempat, bersifat pemalu. Yang kelima, bersifat lemah lembut. Yang keenam, bersifat benar, bersifat tawaduk. Yang ketujuh, menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Yang ke-8, kemudian yang ke-9, bermurah hati. Kemudian disebut oleh musannif sebagaimana yang ada di dalam kitab tu, sahabat-sahabat boleh baca lah. Kemuliaan akhlak adalah matlamat utama bagi ajaran Islam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tujuan daripada pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Ni soholah hadis ni kita baca innama bu'ithu makarimal akhlaq. Ataupun setengah riwayat sebut innama bu'ithu salihal akhlaq. Liutammima makarimal akhlaq. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Solehnya akhlak. Ini adalah matlamat utama ataupun kita panggil sebagai maqasid, tujuan kepada pengutusan Nabi Muhammad ini adalah untuk mencantikkan agama itu sendiri, dan akhirnya tujuan agama bila kita sebut orang itu adalah orang beragama adalah dapat dinatijahkan dengan bagaimana akhlak dia. Kemudian dia kata ditegaskan lagi dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf. Orang yang diberi kuasa di dunia ini, mereka ini Tuhan kata bila diberi kuasa maka mereka ini akan mendirikan salat. Mereka akan menunaikan zakat wa amaru bil ma'ruf, dan mereka akan melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, yakni perkara-perkara yang baik saja. Wa nahau 'anil munkar, dan juga mereka akan membantah ataupun mencegah perkara-perkara yang mungkar, yang keji. Walillahi 'aqibatul umur, dan kembali pada Allah jugalah segala penyudahan segala urusan. Ini juga merupakan satu panduan kepada kita berkaitan dengan makarimal akhlak ataupun tujuan manusia bila mereka diutuskan di dunia dan diberikan kuasa kepada mereka, maka apa yang mereka akan buat selain daripada menunaikan salat dan juga menunaikan zakat, mereka juga akan melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi perkara yang baik ini adalah dikira sebagai makarimal akhlak. Dan banyak lagi lah, banyak lagi hadis-hadis ataupun ayat-ayat Quran yang didatangkan kepada kita sebagai satu dalil dan juga panduan. Sekiranya kita tertanya-tanya dan juga kita nak tahu apa itu maksud akhlak dan apa kedudukan akhlak di dalam agama kita iaitu Islam. Kalau kita sebut akhlak ini adalah benda yang terpisah daripada agama, maka tak kenal lah, tak betul lah. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, dia mengatakan akhlak ni ialah sesuatu yang sebati dalam jiwa seseorang. Dan bila dia sebati itu tadi, maka dia akan lahirkan tingkah laku secara spontan, tanpa dirancang ataupun tanpa disengajakan. Itu akhlak. Jadi kalau dia, macam mana kita nak sebut? Contohnya benda tu dia buat baik kerana ada tujuan-tujuan tertentu, maka itu sebenarnya bukan akhlak dia yang sebenar.
Imam Ghazali kata akhlak yang sebenar ni barang yang sebati tu dalam jiwa dia. Dan bila sebati tu tadi dia akan lahirkan satu tingkah laku yang tidak dirancang pun. Kita sekarang ni biasanya akhlak ni kita jaga depan orang. Tapi belakang orang, wal'iyazubillah. Okay. Jadi kalau depan orang kita lain, belakang orang kita lain, maka itu belum lagi boleh dikatakan sebagai al-khuluq ataupun tingkah laku ataupun tabiat kita yang sebenar. Jadi itu yang diterjemahkan oleh para ulama. Dan akhlak ini, sebagaimana kita sebut tadi, kedudukan dia sangat tinggi sehingga dianggap sebagai maqasid kepada penciptaan ataupun pengutusan Nabi Muhammad itu sendiri kepada kita. Adalah untuk menyempurnakan akhlak kita, iaitu akhlak orang yang beragama, orang yang telah beriman kepada Allah. Maka virtue dia ataupun kemuncak dia adalah akhlak itu sendiri. Sebab tu bila disebut dalam hadis, ada pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah Madin. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, agama ni ke apa dia? Madin, agama-agama ni ke apa dia? Kemudian dijawab oleh Nabi, husnul khuluq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq. Agama ini adalah baik pekerti, baik akhlaknya. Jadi kalau kita membanding-bandingkan, sebab lah ni banyak agama atas dunia ni, beribu-ribu agama yang ada. Beribu-ribu agama yang ada ni, macam mana kita nak membezakan agama yang benar, agama yang salah? Antara salah satu cirinya adalah melalui apa orang panggil indahnya akhlak orang yang menganut agama tersebut. Jadi kalau dunia lah ni kita tak jumpa agama lain lah. Kalau contoh, kalau kita kadang-kadang kita nak kecek berakidah dengan orang yang belum faham tentang maksud beragama itu, walaupun disebut agama itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia dia nak kepada beragama. Dia tak boleh hidup atas dunia ni dalam keadaan yang dia tidak ada satu kepercayaan kepada satu kuasa. Yang dia ni lahir daripada mana, dunia ni terbentuk macam mana, akhirnya dia ni akan pergi ke mana. Dia tak boleh. Tak boleh dia tak berfikir sebegitu kerana fitrah manusia ni adalah fitrah yang dia memang fikir benda-benda begitu dan akhirnya menatijahkan kepada dia nak kepada, dia akan taat kepada satu kuasa. Satu kuasa itulah yang akan lead dia kepada, nak kepada beragama. Dan bila kita sebut benda-benda gitu, kadang-kadang setengah orang yang orang kafir, orang bukan Islam, kalau sebut berakidah, kadang-kadang dia tak boleh nak terima kalau berakidah. Tapi kalau sebut berakhlak, kebanyakan manusia dia boleh mudah untuk hadam. Berakhlak ni dia nampak, dia tingkah laku yang dizahirkan. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan agama-agama di seluruh dunia, tak dapat dibandingkan dengan akhlak orang-orang Islam lah. Kalau kita nak sebut akhlak agama-agama lain, ada ya orang Kristian yang baik akhlak dia, ada je orang Yahudi yang baik akhlak dia, ada yang orang Buddha, orang Hindu baik akhlak dia. Dia mungkin baik pada akhlak dia tetapi bukan ajaran dia, bukan pada apa orang panggil keseluruhan, apa orang panggil apa, tidak merujuk kepada keseluruhan gambaran agama dia tu sendiri. Lah ni orang duk tuduh Islam. Bukan lah ni lah, daripada dulu lagi ke Islamofobia. Islamofobia antara salah satu cara orang barat ataupun orang kafir nak menggambarkan Islam itu adalah agama yang tidak patut kita anuti, adalah dia menggambarkan Islam itu adalah agama yang ganas. Sehingga akhirnya datanglah satu fobia dalam kalangan orang bukan Islam, iaitu Islamofobia lah tadi lah. Bila sebut Islam maka mereka fobia sebab apa? Islam ini dianggap agama yang ganas, agama yang memulakan peperangan. Maka dijawab benda ni tak perlu kita cari, tak perlu kita kaji pun sebenarnya. Kita boleh tengok dalam dunia hari ni berapa kerat peperangan di dunia ni sehingga mematikan umat manusia, sehingga berjuta-juta orang, dan memusnahkan apa yang ada di dunia ni dimulakan oleh Islam. Berapa yang ada?
Kalau kita belajar ni kita belajar soroti dalam sejarah peperangan-peperangan yang besar. World War One, World War Two, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Adakah dimulakan oleh orang Islam? Yang mematikan ramai orang di dunia. Kemudian perang salib. Apa lagi? Perang-perang ni bukan dimulakan oleh orang Islam, bahkan orang kafir, orang Kristian sebahagian besarnya. Jadi itu nak sebutlah, kalau kita nak salah satu kaedah bagaimana kita nak tarik kefahaman orang bukan Islam kepada cantiknya Islam ini, mungkin tak boleh fahamkan mereka dari sudut akidah, tetapi kita boleh twin, orang panggil tarik melalui keindahan akhlak itu sendiri. Dan selain daripada itu, ada juga Nabi menyebut dalam satu hadis, qala ayyul mu'minina akmala iman. Ditanya kepada Nabi, orang Islam, orang mukmin ni, orang mukmin yang mana yang disebut sempurna iman dia? Maka dijawab oleh Nabi, qala ahsanuhum khuluqan. Jadi ini nak menggambarkan kepada kita, Nabi nak sebut kepada kita, iman ni dia ada darjah. Bukan manusia sahaja ada darjah. Ada yang VIP, VVIP, ada VIP. Ada yang orang biasa. Ada orang yang tidak dihiraukan pun atas dunia ni. Kalau dia tak ada pun tak ada masalah. Manusia ni dia ada darjat. Dalam masa yang sama, bukan setakat manusia ni ada darjat, tapi iman juga ada darjat. Lepas tu ditanya oleh sahabat Nabi, daripada kalangan orang yang beriman tu tadi, ayyul mu'minin akmalu iman. Mana mereka ni yang paling sempurna iman mereka ni? Ramai ni orang beriman. Maksud orang beriman ni adalah orang yang telah mengakui bahawasanya Allah itu adalah Tuhan dan Nabi itu adalah Rasul. Kemudian dia beramal dengan agama dia. Jadi beriman, tahap beriman ni ada banyak. Yang sempurna macam mana? Nabi kata, ahsanuhum khuluq. Orang yang paling lengkap iman dia, mu nak tahu, adalah orang yang paling terbaik akhlak dia. Jadi ini antara salah satu perkara yang penting. Sebab itulah disebut di dalam kitab ini, bila kita sebut ma'adha ya'ni intima'i lil Islam, maka bila kita sebut kita ini beriman, menganuti Islam itu sendiri, maka penganutan kita itu tadi termasuk dalam akhlak kita. Dia tak pandai kita telekul labu, pakai nikah, patuh semaya, tunggi tangguk, tapi mulut duk caci orang. Okay. Baik, kemudian dalam muka surat sebelah tu, disebut lagi firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Ini antara ayat yang boleh menjadi sandaran kepada kita tentang kepentingan amalan dan juga kepentingan akhlak. Kemudian disebut kemuliaan akhlak adalah tanda keimanan seseorang, kerana ia adalah hasil dari keimanannya. Akhlak itu tadi, comelnya akhlak tu, maka kita boleh, bila nampak dia tutup akhlak dia comel, maka sebenarnya dia adalah hasil ataupun natijah daripada comel iman dia. Dan adalah tidak dikira beriman seseorang yang tidak berakhlak. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Ad-Dailami, bukanlah iman itu hanya dengan cita-cita. Laisal imanu bitamanni wala bitahaddi. Bukanlah iman itu dengan muka surat 28. Muka surat 28. Bukanlah iman itu bitamanni wala bitahalli. Bukanlah iman itu hanya dengan cita-cita, tetapi iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Kemudian Nabi pernah ditanya tentang apa itu agama, sebagaimana yang kita sebut tadi. Dan apabila ditanya tentang apa itu kejahatan, Nabi jawab, su'ul khuluq. Benda jahat-jahat ni lagu mana? Jahat ni adalah buruk akhlak. Orang yang buruk akhlak ni, maka itulah kejahatan sebagaimana yang disebut oleh Nabi. Dan akhlak mulia yang dimiliki oleh seorang hamba merupakan amalan yang paling berat dalam timbangan di hari kiamat nanti. Jadi, di hari kiamat nanti kita ada mizan. Dan mizan yang paling berat adalah mizan akhlak.
Amalan-amalan yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Oleh itu, sesiapa yang rosak akhlaknya dan buruk amalannya, tidak akan dipercepatkan hisabnya sebagaimana yang Nabi sebut, ma min syai'in aqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah. Tak ada sesuatu yang lebih berat di atas neraca timbangan seorang hamba di hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Kemudian disebut di dalam Islam, akhlak yang mulia lahir daripada hasil dari pelbagai ibadat yang dilakukan. Tanpa hasil ini, tinggallah ibadat itu sebagai upacara dan gerak-geri yang tidak memiliki apa-apa nilai dan tidak membawa apa-apa faedah. Berhubung dengan semaya, contohnya Nabi Allah sebut dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini maqasid daripada solat itu sendiri, semaya itu sendiri, sepatutnya semaya ini, dia boleh tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia boleh mencegah daripada kita ni, orang yang semaya ni melakukan daripada perkara yang fahsya, perkara yang keji dan juga perkara munkar. Kan nak sebut ibadah dengan akhlak itu dia adalah satu kesinambungan, ada kesinambungan dia. Dia tidak terpecah dan tidak terbeza. Ibadat, orang buat ibadat tak semestinya dia tak semestinya dia baik akhlak. Tidak gitu. Yang sepatutnya adalah apabila dia kuat beribadat, ibadat dia tu tadi menatijahkan kepada baiknya akhlak dia. Baiknya akhlak dia dan dia terlarang ataupun dia terhindar daripada melakukan perkara keji dan munkar. Sebab tu dalam bab ibadat yang kita belajar dalam bab yang kedua sebelum ni, makna ibadah tu sendiri adalah kita tunduk. Khudu', kita tunduk dan kita mengabdikan Allah itu, kita menganggap Allah itu sebagai Tuhan kita dan kita ini sebagai abdun. Sebagai hamba. Barulah kita beribadat tu secara ibadat hakiki. Kalau tak, kita sebenarnya tidak beribadat secara hakiki. Kita hanya melakukan ritual ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh agama-agama lain. Ada agama-agama lain setiap hari Khamis dia pergi, kalau yang saya tahulah, ada hari ibadat dia. Hari Khamis. Sebab tu kalau kita tengok cerita orang putih ke ataupun cerita-cerita ikutlah. Ada. Hari Khamis biasanya dia akan pergi ke church. Dia akan pergi ke gereja-gereja untuk beribadat. Dia tepus je, setengah je, dia dengar ceramah. Okey. Tetapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan dia. Ada. Nanti dia tak kenal lah. Orang yang beragama ni, orang yang melakukan ibadat sepatutnya akhirnya dinatijahkan dengan baiknya akhlak dia. Sebab itulah sebagaimana yang kita juga pernah sebut sebelum ni, ada sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi tentang seorang makcik ni. Ingat kisah ni, kita cerita dah sebelum ni. Sahabat Nabi sahabat Nabi cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang makcik ni ibadat dia kuat lah. Tahajudnya tak pernah tinggal. Dia ni semai kuat, puasa kuat. Tapi dia ni mulut huduh lah. Mulut huduh. Demo ni kita tanya Nabi. Nabi jawab apa? Nabi kata, hiya finnar. Dia ni adalah penghuni neraka. Akan duduk dalam neraka. Neraka akan basuh dia dulu sebelum masuk ke syurga. Jadi ini nak sebut kepada kita tentang walaupun kita kuat beribadah, tidak menjamin sebenarnya kita akan baiknya akhlak kita. Dan Nabi sendiri pun meletakkan orang yang kuat beribadah, walaupun dia kuat beribadah, tetapi akhlak dia buruk, Nabi tak letak dia satu kedudukan yang baik. Tapi Nabi letak dia satu kedudukan yang buruk. Hiya finnar, dia duduk dalam neraka. Sebab apa? Ternyata ibadat dia tu tadi tidak dapat memberi kesan kepada akhlak dia. Kalau dia ibadat kuat, sepatutnya ibadat tu tadi dapat menjaga akhlak dia. Sebab itulah sebagaimana yang disebut dalam apa orang panggil dalam bab solat itu tadi. Dan Nabi menjelaskan perkara ini dengan sabdanya, sesiapa yang semaya tapi tak dapat mencegah dirinya daripada buat keji dan munkar, maka dia akan bertambah jauh daripada Allah. Wal'iyadzubillah lah. Dan Nabi juga sebut perkara sama bagi ibadah puasa. Ada orang yang bila dia sore ni berpuasa, jangan dia melakukan rafathah. Rafathah ni perkara yang boleh menimbulkan rasa berahi, lucah atau perkara-perkara yang tak comel lah. Rafathah dan bertengkar. Kemudian jika dia dicerca atau diperangi, maka katakanlah ini shaim. Aku sedang berpuasa. Sama juga dalam bab haji.
Jadi ni nak sebut ibadah-ibadah akhirnya ada keterikatan dengan akhlak. Okey. Kemudian kita akan masuk sifat-sifat akhlak seorang Muslim yang dikatakan ada 9 tadi. Oleh musannif pada muka surat awal tadi, ada 9 sekurang-kurangnya sifat akhlak seorang Muslim. Di antara ciri-ciri yang sewajarnya dihiasi oleh kita sebagai seorang insan supaya kita menjadi seorang Muslim yang sebenar. Nama kitab ni pun kitab yang nak mengajar kita tentang bila kita sebut kita ni Islam. Islam sebenarnya bagaimana? Sekurang-kurangnya kena ada 9 sikap ataupun ciri akhlak ini. Antaranya yang pertama adalah bersifat wara' dari melakukan perkara-perkara syubhat. Seorang Muslim mesti menjauhkan dirinya dari segala perkara yang dilarang oleh Allah dan juga perkara yang samar-samar di antara halal dan haramnya, yakni syubhat. Berdasarkan ajaran dari hadis Nabi yang berbunyi, Innal halalu bayyinu wal haramu bayyinu wa bainahuma umurun musytabihat. Hadis ni masyhur dah dalam kalangan kita. Yang hadis menjadi sandaran utama dalam bab halal, haram dan juga perkara yang sama-sama. Hadis ni lah kita guna. Nabi kata perkara innal halalu bayyin. Benda halal jelas. Kalau halal ni biasa nak sebutnya kalau benda halal itu jelas, benda haram itu jelas, yang tengah-tengah wa bainahuma ada dua di tengah-tengah di antara dua iaitu halal dan haram ini ada satu perkara lagi yang disebut sebagai umurun musytabihat. Perkara-perkara yang musytabihat yakni sama-sama di antara sama ada dia halal ataupun dia haram. Maka hadis ni panjanglah perbincangan dia. Adapun dalam kitab ni dibincangkan secara sangat ringkas lah. Adapun sahabat-sahabat kalau nak belajar secara lebih lanjut, nak kaji secara lebih lanjut tentang hadis ni, boleh rujuk pelbagai rujukan yang ada lah. Adapun setinggi-tinggi pencapaian darjat wara' adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi dalam hadis, seorang hamba Allah tidak termasuk di dalam golongan muttaqin sehinggalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang tak jadi kesalahan pun kalau dia tinggalkannya. Jika dia buat, tetapi dia tinggal kerana sikap berhati-hati daripada terjerumus dalam kesalahan. Ni kemuncak dia lah. Kemuncak dia disebutnya Nabi kata mereka ni akan termasuk dalam golongan muttaqin. Sehinggalah dia ni melakukan perkara, tidak melakukan perkara. Kalau dia buat benda tak apa je sebenarnya. Tetapi dia tak buat kerana sikap berhati-hati dia, takutlah benda tu salah. Ni hadis yang juga menjadi satu sandaran kepada kita kalau kita nak sebut tentang perkara syubhat ni panjang lah. Semua tama-tama dunia lah ni. Okay, dalam dunia kita lah ni banyak sangat kita didedahkan dengan perkara-perkara yang sama-sama. Syubhat ni sahabat-sahabat bukan dalam bab makan saja. Bab syubhat ni dalam keseluruhan kehidupan kita, umur, perkara-perkara yang kita hadapi setiap hari. Contohnya harta kita. Harta kita ni mari daripada mana? Kalau dalam harta kita tu mari daripada sumber pekerjaan yang halal, maka insya-Allah dia halal. Tapi kalau pekerjaan kita tu haram, ataupun kita tak berani nak kata haram, kita kata tak tahulah. Ni pun nak sebut agak sensitif kadang-kadang. Contohnya pegawai-pegawai bank yang meluluskan loan-loan ataupun pinjaman-pinjaman yang berunsurkan riba. Riba ni berat dah. Riba ni disebut oleh Allah, aku sendiri akan perangi. Tuhan perangi riba. Jadi pegawai-pegawai bank ni mereka terlibat secara langsung. Kali kerja pegawai bank ni kerja yang bukannya dia ambil piti orang. Bukannya dia kerja yang yalah masa kali kita pegawai bank tu adalah pekerjaan yang halal. Dia dapatkan daripada orang panggil cara yang baik, cara yang halal, cara yang sah. Tetapi orang panggil proses pekerjaan dia tu sendiri terlibat dengan perkara-perkara yang sama-sama. Sehingga akhirnya boleh menjatuhkan orang panggil sumber
harta yang dia dapat daripada pekerjaan dia tu tadi, kita tak berani nak sebut sama ada haram total ataupun syubhat. Maka dalam bab ni dia kalau syubhat bukan semata-mata makan ni sajalah. Sumber harta kita. Kalau tentu, kalau kita nak berhati-hati sebagaimana yang disebut oleh Nabi ni, tidak termasuk orang yang muttaqin kalau dia takut benda tu berhati-hati supaya tidak terjerumus dalam kesalahan, maka lebih baiklah kita cari pekerjaan lain. Banyak ke sebelum ni ditanya kepada ulama kita, contoh pramugari yang bekerja, pekerjaan mereka tu halal, maksud dia cari sumber pekerjaan, sumber rezeki yang halal. Maksudnya dia bukan ropok orang atas kapal terbang, bukan hijack dah. Dia serve orang makan, minum, dia buat kerja atas kapal terbang, tetapi akhirnya ada kerja-kerja dia sebagai pramugari itu yang menyebabkan dia tidak boleh melakukan beberapa perkara sebagai tuntutan seorang muslim ataupun muslimah. Contoh pramugari, kebanyakan airlines lah tak bagi pakai tudung. Okay, so lagu mana? Jadi sebaiknya kita menghindarilah pekerjaan-pekerjaan sebegitu. Kita sebut tadi pegawai bank, kita yang meluluskan riba, kita siap promote lagi. Loan yang terlibat dalam memeras ugut walaupun nampak macam baik kan. Kita ada loan sebenarnya dia konsep dia sebenarnya macam kita peras ugut lah. Tetapi dia tak nampak peras ugut sebab benda tu duduk dalam kertas hitam putih. Kawan ni pun setuju dan sebagainya. Ni kalau kita nak beringat, benda tu sebaiknya kita hindarilah. Carilah pekerjaan yang lain yang lebih baik. Waktu disebut da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang kamu rasa ragu padanya kepada perkara-perkara yang kamu tak rasa ragu. Dan disebut oleh Al-Imam An-Nawawi wa annahu yanbaghi tarkul mushtabihat. Hendaklah kepada setiap orang Islam itu dia meninggalkan tarkul mushtabihat. Ni tak ada di kitab. Hendaklah disebut oleh Imam Nawawi, hendaklah orang Islam itu meninggalkan perkara-perkara yang mushtabihat, yang perkara yang sama-sama kepada perkara yang hak. Perkara yang betul-betul kita rasa, ya ni betul. Sebagai dia kata sebab kita nak jaga agama kita daripada kita terjatuh kepada perkara-perkara yang akhirnya boleh cenderung kepada melakukan perbuatan yang haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memelihara penglihatan. Pukul 10. Memelihara penglihatan seorang Muslim itu mestilah memelihara dirinya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kerana pandangan terhadap sesuatu yang menarik itu boleh merangsang syahwat dan merupakan faktor yang membawanya ke kancah pelanggaran dan maksiat. Berhubung dengan perkara ini, Al-Quran mengingatkan orang mukmin supaya pelihara diri dari penglihatan yang tidak memberi faedah. Muka surat 31, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Sama juga orang perempuan pun, bukan orang lelaki saja. Jadi apa maksud yaghuddu min absarihim, menyekat pandangan mereka ataupun menundukkan pandangan mereka daripada memandang perkara-perkara yang haram. Maksudnya adakah kita berjalan di pasar dalam keadaan kita tutup mata? Okey, gitu maksudnya. Kalau kita tutup mata, tengok berita tutup mata, pergi ke mall pun tutup mata, habis langgar orang lah. Kita sendiri pun jatuh, tersadung dan sebagainya. Apa maksud? Yaghuddu min absarihim. Menundukkan ataupun menyekat pandangan mereka daripada perkara-perkara yang haram, maksudnya adalah menjauhkan diri kita daripada melihat ataupun memandang perkara yang tidak baik lah. Menghindari itu dulu. Kemudian Nabi juga bersabda, pandangan itu ada satu panahan daripada panahan iblis. Pandangan yang tidak baik ni lah. Pandangan, orang panggil, penglihatan kita itu adalah salah satu daripada panahan iblis.
Iblis panuh mata kita ni supaya melihat perkara-perkara yang tidak elok. Dan Nabi juga menyebut, kamu hendaklah memelihara pandangan kamu, menjaga kehormatan kemaluan kamu. Dan dia kata, dan Nabi kata Allah akan memburukkan memburukkan muka kamu. Ini antara hadis-hadis yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada kita apabila kita sebut mazayani timalil Islam, apabila kita kata kita ni adalah seorang Muslim yang menganut Islam, antara salah satu akhlak yang mesti kita pegang iaitu adalah memelihara penglihatan kita. Bukan disebut sebagai orang Islam dengan akhlak yang baik kalau mata kita ni liar, mata liar. Tak kira lah orang Tino kau orang jatuh, sama. Dia ada orang yang perangai kalau tak kira lah jatuh kau Tino kau. Kadang-kadang orang puai pun boleh kira juga. Ada, tak nak salah kau orang jatuh semata-mata. Ada juga orang perempuan yang mata liar. Ini juga setengah daripada kita ni berpandangan ataupun orang panggil skeptikal dalam mengamalkan, dalam pengamalan agama. Dalam bab memelihara pandangan ni sentiasa disalahkan kepada orang lelaki. Okay. Orang pun yang pakai seksi, kesian kepada kami. Sebab itulah agama suruh tutup pandangan. Dia salah kepada lelaki. Sedangkan orang perempuan juga ada peranan-peranan dia dalam beragama. Sama juga dalam bab memelihara pandangan. Adakah memelihara pandangan ni kalau kita kata orang jatuh saja? Orang jatuh saja kau ada nafsu. Orang pun ada nafsu kau. Sehingga kalau kita kelih mata kita lihat tu, sehingga kita tidak menimbulkan syahwat yang buruk dalam diri kita. Dan sama juga orang puai pun jangan mata kita ni habis orang jatuh dikelih. Gitulah. Sama saja orang lelaki dengan orang perempuan pun jangan kita skeptikal dalam orang panggil mengamalkan agama ini sehingga kita membezakan di antara lelaki dan wanita. Bunyi gata-gata sikit ke orang jatuh. Orang jatuh jangan kalau orang jatuh sentuh buat sentuhan yang tidak baik kepada orang perempuan, kita pun ni gangguan seksual. Tapi kalau kami golongan yang lemah, tak ada, sama saja orang lelaki ataupun orang perempuan. Kemudian yang ketiga, memelihara lidah. Seorang Muslim mestilah memelihara lidahnya dari menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, perbuatan-perbuatan yang buruk dan kotor, percakapan-percakapan kosong, tak ada isi, maksudnya percakapan kosong ni, buah semata-mata buah. Ada isi sikit abu. Lepas daripada buah, atau dia kata, Gabriel, tahu dia ayat? Tak tahu. Mengumpat keji dan mengadu domba. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah seorang mukallaf itu sewajarnya dia jaga lidah dia dari sebarang percakapan kecuali pada kecek. Adakah tak boleh kecek? Tak. Kena jaga lidah daripada bercakap tu maksudnya kena jaga lidah daripada bercakap benda-benda yang buruk. Keji mengadu domba. Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama saja hasilnya, maka mengikut sunnahnya adalah lebih baik berdiam diri. Dalam ni kita tak gitulah. Sepatutnya sarana agama sebelum kita bercakap, fikir dulu. Adakah yang akan kita cakap tu membawa kebaikan kepada agama ataupun membawa kebaikan kepada orang yang kita nak bercakap tu, ataupun akan getting worse ataupun tak ada beza pun. Maka Imam Nawawi kata, kalau sama saja, kalau kita kecek dengan kita berdiam diri, sama saja, tak ada beza. Kita royak pun macam, tahulah tak ada beza. Kalau kita diam pun, sama juga natijah dia, maka dia kata lebih baik kita berdiam diri. Sunnah dia, Imam Nawawi kata, kalau benda tu sama saja, sunnah dia lebih baik kita berdiam diri, kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram atau makruh. Kejadian sedemikian telah banyak berlaku tetapi kebaikan darinya adalah jarang. Kejadian sedemikian tu maksudnya kita bercakap lah. Bercakap banyak yang kita sangkakan akan bawa kebaikan tetapi akhirnya dia kata kebaikan darinya adalah jarang. Sebagaimana ni 2-3 hari ni geger. Sehingga hari ni katanya ada individu tu buat permohonan maaf
Okey, permohonan maaf katanya tak ada niat pun. Ni mungkin ada adik-adik dalam ni tahulah. Dok cerita siapa? AI ni, Alif Irfan, tim Alif Irfan ni. Allah alam lah, saya tak tahulah kita nak sebut Gen Z ni macam mana. Okey. Aduh, Gen Z selalu. Macamlah Gen Y tu. Tengok Alif Irfan. Gen Y ni tua dah, tak layan dah, benda-benda mengarut gitu. Tak ada pedas sikit abut pun tengok pokok dia. Ali Irfan ke? Siapa hak tu? Oh lah, ngopak pula. Bukan ngopak. Ni kita menyatakan perkara-perkara yang batil. Ni kita dah main. Adalah hak tu hak dalam YouTube tu. Tak jelas. Bagi yang jelas ni, jelas batil kena sebut batil. Supaya orang tahu dan orang tak ikut. Ni baru-baru ni dia tak tahulah kan. Saya pun tengok apa keratan tu kan yang ada seorang perempuan dia sebut Sharifah. Nama saya Sharifah. Tahu tak Sharifah ni apa? Sharifah ni adalah keturunan Nabi SAW. Apa dia pun? Oh, Nabi SAW. Dalam keadaan bukan kita nak suuzon, tetapi kita tengok tu pun tahu dah. Mereka menyahut SAW tu dengan bukan nak ta'zim Nabi, tapi seolah-olah macam buat benda tu gurau. Kata dia sebut, saya sangkakan 2026 ni tak ada dah lagi orang yang ingat kepada Nabi. Ini satu penghinaan kepada Nabi kita. Walaupun dia kata dia tidak ada niat lah dan sebagainya. Ini kita kata lidah. Lidah ni, pera lidah kita ni. Daripada bercakap perkara-perkara yang kita rasa kalau tak ada manfaat, tak payah hoyak. Tak payah kecek lebih baik. Diam lebih baik. Masalah kita lah ni kita tak fikir. Yang sepatutnya agama kita kata bercakap, berfikir sebelum bercakap. Masalah kita lah ni kita cakap dulu baru kita fikir. Kalau bodohnya buat apa aku kecek gini. Itu masalah kita. Agama kita kata fikir dulu. Kita nak royak apa-apa kita fikir dulu. Hatta dalam keadaan kita bertenang ataupun kita marah. Lagilah marah. Marah tu agama kita kata kalau mau marah lagu mana sekalipun, kalau mau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Kalau tak boleh sangat, dia ambil wuduk. Apa yang agama ajar kita semua tu? Supaya nafsu amarah kita tu tadi tidak menatijahkan kepada kita berkata perkara yang buruk. Okay, orang marah, okay? Dia selain daripada diterjemahkan dengan perbuatan, dia sama ada ditumbuk, okay? Dia tapau, okay? Dia gocah, okay? Dia juga menatijahkan dengan menterjemahkan dengan mulut dia. Bahasa ni, gini. Contoh. Lepas tu agama ajar, kalau mau marah, senyap dulu. Kalau mau diri, duduk. Apa tu? Dalam psikologi dia panggil bertenang. Tenangkan diri. Tarik nafas. Akhirnya, supaya benda tu jadi rasional. Akhirnya bila kita bertenang, maka kita akan lead kepada otak kita boleh fikir dengan rasional. Kalau kita dalam keadaan marah, maka otak kita tak akan berfungsi dengan baik. Okay? Maka akan lahirlah perbuatan-perbuatan yang tak rasional daripada otak yang tak rasional. Lepas tu agama ajarlah gitu. Jadi lidah ni kena beringat. Kalau kita rasa benda tu tak ada faedah dan akhirnya boleh menjerumuskan kita kepada perkara yang tidak baik, tak baiklah tak payah kecek. Baiklah tak payah kecek. Lah ni orang yang menjadikan lawak-lawak itu sebagai satu killing. Sedangkan lawak ni benar, boleh tak? Dibenarkan tak dalam Islam? Dibenarkan kalau perkara yang benar saja. Kalau perkara yang dusta, tak boleh. Buat lawak dalam keadaan berdusta. Tak boleh. Adakah Nabi pernah buat lawak? Ada. Nabi gurau dengan para sahabat. Tapi Nabi tak gurau benda yang berlawak ataupun benda yang direka-reka. Itu semua kita tahu kisah Nabi gurau dengan seorang makcik. Nabi gurau dengan para sahabat. Ada yang makan kurma tu. Nabi gurau dengan tak silap saya Abu Bakar ke Sayyidina Ali. Makan kurma. Orang lain makan kurma semua, butir dia tak dalam bekas. Ada nampak butir kurma. Tapi pinggir sahabat nak gurau dengan Nabi, dia ambil butir Nabi tu, dia ambil butir pokok dia, butir kurma tu, tak ada pinggir Nabi. Nak gurau dengan Nabi, banyak Nabi makan. Dia kata, Allah, ya Muhammad. Ada orang lain makan kurma ni semua makan isi saja, butir duduk dari pinggir. Tapi bukan
Ya Muhammad, apa orang lain makan kurma. Oh, banyak Nabi makan nak sebut gitu. Lebih kurang lah. Banyak Nabi makan. Aduh. Sebab apa? Sebab penuh butir kurma dalam pinggan Nabi. Nabi pun balas. Ingat Nabi ni lagu mana? Nabi balas kata, baik akulah makan. Makan kurma. Butir aku tak makan. Tapi mu tu tengok. Makan kurma dengan butir-butir. Lapar. Lebih kurang lah tu lah. Saya kurang Nabi kurang. Tapi benda yang betul. Ada dengan seorang moci ni mari. Tanya ya Rasulullah, adakah aku ni boleh masuk syurga? Lepas tu Nabi kata, mana ada orang tu dalam syurga. Tiuplah moci ni hau-hau. Rupa-rupanya maksud Nabi, memang betul lah di syurga ni tidak akan ada orang tu. Maksudnya orang yang bila masuk syurga ni umur dia adalah umur yang muda. Tak akan ada yang umur yang tua. Walaupun dia mati dalam keadaan tua. Jadi boleh bergurau. Tapi dalam keadaan perkara-perkara yang hak sahaja. Ini nak sebut berkaitan dengan lidah. Dengan lidah. Okay. Kemudian yang keempat, bersifat pemalu. Seorang Muslim mestilah bersifat pemalu dalam setiap keadaan, namun demikian sifat tersebut tidak seharusnya menghalangnya dari memperkatakan kebenaran. Dan di antara sifat pemalu seseorang ialah ia tidak masuk campur urusan orang lain. Dia juga memelihara pandangan. Ini maksud malu. Memelihara pandangan. Merendah diri. Tak meninggikan suara ketika bercakap. Berasa cukup serta memadai sekadar yang ada. Serta sifat-sifat seumpama dengannya. Jadi apa maksud malu ni? Adakah malu ni kita tok tangan mulut. Hihihi, saya malu. Bukan gitu. Malu ni adalah malu yang apa? Malu dalam nak berlebih-lebih dalam satu perkara. Bukannya maksud malu kita lah ni, contoh kita masuk kelas dan sebagainya, kita ngaji, contoh di sekolah ke, cikgu suruh tanya, kita malu sebab apa? Kita tak bertanya sebab apa? Malu nak bertanya, tak boleh. Malu bila kita nak keliru dalam satu-satu perkara, maka hendaklah kita bertanya. Jangan malu tak bertempat. Ataupun malu dalam menyatakan kebenaran pun tak boleh. Menyatakan kebenaran itu bila kita tengok perkara yang mungkar ataupun perkara yang tidak baik berlaku depan mata kita, maka hukum dia adalah fardu ain untuk kita mencegah dia. Ada disebut kan, wa nahau 'anil munkar tu. Mencegah wa amaru bil ma'ruf, melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan juga mencegah daripada perkara munkar adalah perkara fardu ain ke atas setiap muslim, bukan buat benda baik saja. Benda baik lah, setiap muslim ni kena buat benda baik. Mencegah benda munkar, mencegah benda munkar bagi kau jabatan agama, bagi kau menteri besar, bagi kau ustaz dengan ustazah, bukan gitu. Jadi jangan malu dalam menyatakan kebenaran. Sekiranya agama kita dipijak, agama kita dihina, maka hendaklah kita bangkit. Tak boleh malu. Tak boleh malu dalam menyatakan kebenaran-kebenaran, ataupun malu dalam nak tegur. Nak tegur orang, malu lah. Saya ni siapa je, tak boleh. Sepatutnya pemalu ini adalah pemalu yang bertempat lah. Diceritakan daripada Nabi SAW, baginda adalah seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu dari anak gadis yang berada di balik tabir. Dan Nabi juga bersabda, iman tu ada 70 cabang atau 60 cabang, maka yang paling utama ialah jalan, dan semalu ialah salah satu cabang dari iman. Iman ni Nabi kata ada 70 ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah tahlil. Maksudnya kita menyatakan akidah kita. Kita beriman kepada Allah, menyatakan keimanan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah kita buang duri di jalan. Tu cabang-cabang iman tu. Dan antaranya adalah malu. Sifat malu tu juga merupakan cabang daripada iman. Kalau kita kata kita beriman tapi kita ni jenis orang sembrono, jenis tak malu, tak ada air muka, tu bukan orang panggil tidak, kita dikatakan tidak berciri dengan ciri-ciri keimanan yang sempurna lah.
Dan hakikat malu tu ialah sifat yang menggerakkan seseorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Saya akhirnya sifat malu itulah yang mencegah kita daripada kita buat jahat. Malu dengan Allah, malu dengan Nabi, malu seesok nak menghadap Tuhan, contoh. Malu seesok. Kita di dunia ni orang yang terhormat. Akhirnya di akhirat kita ni digolongkan dalam kalangan orang yang terhina. Malu. Dok. Fikir sekali malu. Maka akhirnya sifat malu tu tadi dapat mencegah kita daripada melakukan benda-benda yang tidak baik. Itu maksud malu. Orang Islam mesti ada sifat malu. Jangan pakai sembrono. Tama-tama orang perempuan. Orang perempuan pula orang perempuan Melayu ataupun orang yang ada sifat-sifat ketimuran. Kita tak boleh bersifat dengan sifat wanita barat. Wanita barat ni dia tak ada malu. Sebab itulah dia orang panggil orang panggil kempen ataupun duk angkat kedudukan wanita mesti sama dengan lelaki tu barat tu. Feminisme semua tu kan. Sebab dianggap orang perempuan ni pun mesti ada hak yang sama dengan orang lelaki. Orang lelaki boleh lagi ni, orang perempuan juga boleh. Sedangkan dalam Islam dia ada orang panggil batas-batas. Orang lelaki dia ada batas dia, orang perempuan ada batas dia. Jadi, hendaklah kita bersifat pemalu. Pemalu sebagai seorang Muslim. Yang kelima, bersifat lemah lembut dan juga sabar. Di antara salah satu ciri bila kita berintimak dengan Islam dari sudut akhlak, mestilah kita menjadi orang yang lemah lembut dan juga sabar ke dia. Apa maksud lemah lembut? Adakah lemah lembut super pandai tu? Alah, awak, dikira gitu kau lemah lembut? Bukan. Bukan gitu maksud lemah lembut. Dia kata di antara sifat-sifat yang paling ketara yang wajib tertanam di dalam diri seorang Muslim ialah sifat sabar dan juga lemah lembut. Kenapa? Kerana kijau untuk Islam ni akan berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan. Malah jalan dakwah sememangnya penuh dengan payah, siksa, penindasan, tuduhan, ejekan dan persendaan yang memalukan. Dan semua halangan ni sering dihadapi oleh petugas amal Islami sehingga hemah mereka menjadi pudar. Hemah ni akhlak kita lah. Akhlak kita akhirnya kita jadi hilang sabar dan sebagainya. Dan akhirnya gerakan akan jadi lumpuh, malah mereka mungkin terus berpaling meninggalkan medan dakwah. Sebab apa? Sebab tidak sabar. Jadi cerita pasal sabar ni banyak kita boleh belajar daripada para anbiya. Termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita baca daripada kisah-kisah Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu pecah kepala kita baca kisah-kisah mereka. Bagaimana mereka diberikan cabaran dan juga ujian menghadapi umat-umat pada zaman mereka. Kemungkaran-kemungkaran yang dibuat. Zaman Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad. Nabi kita sendiri banyak mana tentangan yang diterima oleh Nabi pada peringkat awal dakwah Nabi. Sebelumlah Islam itu berjaya ditakluk di Madinah. Sehingga Nabi menjadi pemimpin utama di Madinah. Banyak onak dan juga ranjang yang telah ditempuh oleh Nabi. Sehingga akhirnya kita belajar daripada sirah ini, sikap Nabi yang paling utama ialah Nabi ni seorang yang sabar. Nabi ni seorang yang lemah lembut. Antaranya kisah Nabi apabila Nabi berdakwah ke Taif. Okey, saya rasa saya ajar cerita banyak kali dah. Kisah Nabi berdakwah di Taif dan semua kita tahu. Kita baca kisah ni apabila Nabi tidak berjaya berdakwah kepada keluarga Nabi di Makkah. Pada ketika itu Nabi nak usaha ke satu tempat yang dinamakan sebagai Taif. Maka pada masa tersebut sahabat menasihatkan Nabi supaya tak payah pergi. Takut-takutlah Nabi ni dikhianati oleh orang Taif kerana telah membawa satu ajaran agama yang lain daripada ajaran agama nenek moyang mereka pada masa tersebut. Tapi Nabi beranggapan tak okeylah dia mengkhianat aku sebab di Taif tu ada ahli keluarga aku. Gila Nabi bersama dengan Abu Bakar. Pergi dengan sahabat Nabi Zaid, anak angkat Nabi. Pergi dengan Zaid. Akhirnya sangkaan Nabi itu meleset lah. Meleset. Sehingga orang Taif menghina Nabi dengan mengupah budak-budak kecil.
untuk melemparkan batu kepada Nabi Muhammad ketika Nabi keluar daripada Taif menuju gerbang Taif tu, lempar batu disebut sehingga ke Nabi berdarah-darah, sehingga Nabi jalek dalam kasut Nabi tu, kasut Nabi dipenuhi dengan darah-darah yang berceceran daripada kesan luka yang dilemparkan batu oleh budak-budak daripada Taif. Sehingga malaikat mari jumpa Nabi kan. Malaikat kata, murayak je. Mu kata kalau cerita lah ni kak approve. Ada cak jari ke gapo ke sain ke gapo. Mu kata ya Muhammad, aku akan balik tu bukit tu kepada penduduk Taif ni habis hacur pun. Tapi Nabi kata dah. Nabi kata biar. Mereka ni adalah orang-orang yang tidak tahu. Aku anggap mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu. Ini sifat sabar Nabi. Dan akhirnya daripada sifat sabar dan lemah lembut Nabi ni tadi, akhirnya menatijahkan kepada kejayaan Islam itu sendiri. Ini antara salah satu akhlak yang mesti kita mesti kita ada dalam diri kita bila kita kata kita ini adalah orang Islam. Nah, maksudnya kita tak boleh bersikap dengan sikap yang kasar dan sikap yang kurang sabar ataupun sikap yang pongoh. Orang Kelantan panggil pongoh ke. Menghadapi satu-satu perkara tu dengan tidak sabar. Lepas tu dia sebut, dia kata jelaslah tugas dan tanggungjawab seorang pendakwah adalah satu tugas yang amat sukar. Tambah-tambah lagi bila kita berdakwah. Bila kita berdakwah ni, orang bukan suka sangat pun. Tak, bila kita seru kepada kebaikan. Orang lebih suka kalau benda-benda yang muyul kepada nafsu, muyul kepada perkara-perkara yang buruk. Jadi bila benda tu orang tak suka, maka dia adalah tugas yang sukar. Maka dia kata bertanggungjawab untuk kita sampaikan dakwah kepada seluruh lapisan manusia yang berbeza daripada kebiasaan, taraf pemikiran dan tabiatnya. Maka da'i akan menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang jahil dan orang alim, orang yang berfikiran terbuka, orang emosional, orang yang mudah bertolak ansur, ada juga orang yang keras kepala, ada orang yang tenang, ada orang yang mudah tersinggung, macam-macam orang ada. Maka dia kata oleh yang demikian wajib menyampaikan dakwah kepada semua golongan yang kita sebut tu tadi dengan qadar kemampuan penerimaan akal mereka. Lepas tu kita pergi jumpa golongan-golongan orang yang berada lain, pemimpin lain, budak-budak lain. Semua ini sudah pasti memerlukan kekuatan dari kesabaran yang tinggi, ketabahan dan lemah lembut. Oleh itu kita dapati banyak ayat Quran hadis Nabi menganjurkan dan mengarahkan agar seseorang da'i itu berakhlak dengan sifat sabar, lemah lembut dan juga berhati-hati. Kemudian dalam ni ada arahan-arahan daripada Al-Quran dan juga arahan daripada hadis Nabi dan juga contoh praktikal daripada Nabi-Nabi. Panjanglah. Sedap juga baca ni. Antaranya dia kata antara arahan daripada Al-Quran berkaitan dengan sifat lemah lembut dan juga sabar. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Pada itu ingatlah orang yang bersabar ni, wa ghafara dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang terhadap dia ni, inna dhalika la min azmil umur. Dan sesungguhnya perkara tersebut tu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki untuk kita ambil berat, untuk kita buat lah. Maksudnya. Dan juga Nabi Allah sebut fasfahis safha al-jamil. Kemudian innama yuwaqqas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sehinggalah ada wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu antara yang dalil-dalil yang kita boleh rujuklah tentang sifat sabar dan juga lemah lembut. Kemudian daripada hadis Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu mencapai darjah orang yang berpuasa serta bersembahyang malam dengan sifat lemah lembutnya. Dan beberapa hadis lagi sehinggalah didatangkan contoh-contoh praktikal daripada Nabi-Nabi. Contohnya pada hari itu yang pertama muka surat yang ke-35. Pada hari peperangan Hunain, seorang yang tidak puas hati dengan pembahagian rampasan perang berkata, demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembahagian yang tidak adil dan tak bertujuan mendapat keredaan Allah. Kemudian dia pergi cerita kepada Nabi, maka Nabi jawab apa? Semoga Allah merahmati Nabi Musa kerana dia disakiti lebih daripada ni tapi dia sabar. Ada orang yang query ataupun orang komen tentang bagaimana Nabi
membahagi-bahagikan harta rampasan perang ataupun ghanimah kayak kita panggil. Ghanimah ni kalau kita belajar dalam fiqh, dia ada pembahagian-pembahagian dia. Bahkan terlebih awal lagi dia ada dah. Orang panggil allowance yang Allah beri khusus kepada Nabi daripada harta ghanimah. Okay, selain daripada yang beri kepada anggota-anggota perang dan sebagainya. Jadi dalam perang Hunain ni ada seorang ni dia mari kritik Nabi. Dia kritik Nabi dan kemudian sahabat pergi cerita ke Nabi. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata, semoga Allah rahmati Nabi Musa kerana Nabi Musa lebih pada ni yang orang buat. Tapi Nabi Musa sabar. Apa yang rakyat umat Nabi Musa buat kepada Nabi Musa, balik baca. Ada sebagaimana yang kisah masyhur. Kita tahu selain daripada Nabi Musa naik ke bukit nak jumpa dengan Tuhan, tinggal ke umat dia, pesedah kepada umat dia, tapi balik-balik gapo umat dia buat dia. Sabar Nabi Musa. Maka Nabi kata, nak sebutnya Nabi sabarlah sini. Okay, Nabi tak kata apa, Nabi kata supaya Allah merahmati Nabi Musa kerana Nabi Musa lebih disakiti daripada aku disakiti, tapi Nabi Musa sabar. Kemudian ada juga, ini cerita masyhur. Ada daripada Anas radhiyallahu anhu, satu hari Nabi masuk masjid. Nabi pakai satu selendang yang dibuat daripada Najran. Yang kasar buatannya. Tiba-tiba orang Arab Badui. Arab Badui ni kita baca dalam sirah Nabi. Arab Badui ni adalah Arab yang kasar perangai dia. Sebab dia duduk di tengah-tengah padang pasir. Dan dia ni memang orang panggil asli hijau sikap orang Badui ni adalah sikap yang kasar. Ada. Apa kita nak ni contoh tak? Kadang-kadang setengah orang yang duduk dalam keluarga yang lemah lembut, bila dia jumpa dengan orang yang orang panggil semula jadi dia duduk dalam suasana yang kasar, kawan tu gurau apa kadang-kadang kita tak nak terima. Gurau kasar ke. Kadang-kadang bagi dia nampak tak apa. Tapi bagi kita yang duduk dalam dipelihara duduk dalam bi'ah salihah ni, kita berasa kasar. Ni contoh. Dan ada setengah orang maksudnya kaum-kaum tu yang memang sikap dia tu adalah sikap yang kasar. Kalau Arab Badui. Arab Badui. Dia masuk masjid, dia tarik selendang Nabi. Sehingga bekah. Sebab apa? Sebab selendang Nabi itu pun jenis daripada bulu yang kasar. Dan jenis benih yang kasar. Jadi bekah sampai kulit Nabi ni, dia tarik ke belakang. Dia kata apa? Dia kata, "Hei Muhammad, mari harta yang Allah bagi kamu tu. Mari sini. Harta yang Allah bagi di sisi kamu tu kan acuh bagi dia." Maka Nabi paling kepadanya dengan wajah yang tersenyum. Faltafat Rasulullah fatabassam. Nabi paling, kalau kita orang buat gitu kita ambil kepala dia, kita senjah balik lah. Mana dia mau main tarik-tarik dah. Tu kalau kita. Tapi Nabi faltafat Rasulullah fatabassam. Nabi paling tu Nabi senyum. Nabi senyum, kemudian Nabi arahkan kepada sahabat Nabi, somehow pegawai yang ada tu. Nabi kata dia nak gapo mau bui, dia nak unta kau gapo kau mau bui. Ini sikap Nabi. Sikap lemah lembut Nabi dan juga sikap sabar Nabi dalam menghadapi umat Nabi pada masa tersebut. Ini antara akhlak yang sepatutnya kita ni lah. Sama juga dalam perang yang kita kata nak kata kalah pun macam kalah, nak kata menang tak menang yuk. Perang Uhud. Okay, perang Uhud kan ada kisah dia bagaimana sahabat yang tidak kita panggil yang tidak dengar nasihat Nabi ataupun arahan daripada Nabi. Dalam perang Uhud ni Abu Sufyan, sebelum daripada dia masuk Islam, dia memeluk Islam tu, dia naik atas bukit. Dia tanya naik macam dia nak isytihar lah ataupun dia nak ngesah. Afikum Muhammad. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Aku nak tengok mana Muhammad. Kemudian sahabat pada masa tersebut nak jawab ni, Muhammad ada ni, Nabi Muhammad ada. Tapi Nabi Muhammad buat isyarat, mu jangan kata gapo-gapo, senyap. Kemudian bila tidak dijawab oleh tentera Islam, termasuk sahabat-sahabat Nabi dan Nabi pada masa tersebut, kemudian Abu Sufyan jawab balik, Afikum Ibnu Abi Quhafah, ataupun Abu Bakar. Mana? Abu Bakar mana? Tak jawab itu. Mana Umar? Kemudian dia tanya, Afikum Umar. Mana Umar? Nak ngesah ni, mana ni perempuan ni? Ada lagi ke tak? Dalam perang Uhud kan?
Maka Umar ni dia backing. Mana boleh orang cabar-cabar dia. Dia nak bangun, nak jawab. Tapi Nabi kata, dia dulu Umar. Sehinggalah bila ternyata Abu Sufyan kata, tak ada dah, puak-puak ni mati dah ni. Sehinggalah dia kata, A'li Hubal. A'li Hubal. Dia kata, oh tak ada lah. Yang paling tinggi adalah berhala aku. Mampu habira puak-puak Muhammad ni. Maka bila dia kata A'li Hubal tu berhala aku paling tinggi, Nabi kata apa lagi? Umar bangun jawab. Maksudnya sini kita boleh sabar, kita boleh lembut-lembut dalam perkara yang hak, tapi dalam perkara yang batil jangan. Perkara batil kita kena bangun dan kita kena lawan, kita kena nyatakan kebenaran. Sama juga dalam lebat ni. Sehinggalah Umar kata, La Allah a'la wa ajal. Hak sani hak senyap tadi tu tadi. Mana Umar kali ikut kat, tu backing. Umar nak kata aku mati, memang tak lah. Allah, sepatutnya Umar bangun. Tapi Nabi kata biar. Strategi masa tu sahabat-sahabat boleh baca lah. Isu perang Hunain bagaimana. Tapi bila disebut, A'li Hubal, berhala aku lah paling tinggi. Maka Nabi kata, jawab mah. Tak boleh. Dalam bab agama, dalam bab kebenaran, dalam bab penghinaan kepada agama, kita tak boleh jadi sabar. Kita tak boleh lemah lembut. Masalah kita lah ni, kita lemah lembut sekiranya dihina agama kita. Tak apalah. Nama dah orang kafir. Tak boleh gitu. Tak. Orang kafir hina agama kita. Orang kafir ataupun orang Islam sendiri kadang-kadang. Kita berkata tak apa, semoga Allah gini. Banyak-banyakkan bersabar. Tak boleh. Dalam bab penghinaan kepada Nabi, penghinaan kepada Allah, hina agama kita, hina syariat kita, hina hukum Allah. Kita tak boleh berlemah lembut dan kita tak boleh sabar. Kena bangun, nyatakan pendirian dan juga kita kena bertegas. Dalam bab pembelaan kepada agama kita. Jadi nak sebut kepada kita sehinggalah hakim ada disebut disebut juga oleh musuh Allah pada masa tersebut. Perang ini. Dia sebut dalam perang Uhud lah masa tu. Perang ini bersilih ganti dia kata. Dalam Badar kamu menang, tapi dalam Hunain di sini dalam perang Uhud di sini kami menang. Maka dijawab oleh Umar, la laisa sawa, la sawa, tidak sama. Faqatalana fil jannah. Qatalana fil jannah. Kami ni terbunuh, kalau kami terbunuh maksudnya sini Umar nak jawab. Dia muka kawin tu kata perang ni silih berganti. Di Badar pok meneh, di sini di Uhud kami meneh. Maka Umar kata tak sama. Kami mati, tak. Bila kami di sini kalah dan kami mati, qatalana fil jannah. Kami mati, kami masuk syurga. Tapi kalau mu mati, mu masuk neraka. Jadi ni antara kisah-kisah yang perlu kita baca sebagai satu panduan dan rujukan kepada kita dalam menghadapi dunia hari ini. Dan kadang-kadang dunia hari ini ni memberi satu apa orang panggil memberi satu apa disebut sebagai ujian kepada kita. Bagaimana cara kita menghadapi isu-isu ni yang akhirnya memerlukan kepada kita tindakan kita tu macam mana. Jadi banyakkan baca kisah-kisah tentang sirah Nabi. Kemudian yang keenam, bersifat benar dan jujur. Ada salah dalam kitab tu muka surat 37. Ada beberapa minit lagi. InsyaAllah kita habis. Ada sikit lagi. Yang muka surat 37 tu ditulis nombor 8. Sepatutnya nombor 6. Ada bersifat benar dan jujur. Seorang Muslim mestilah bersifat benar dan tidak berdusta. Bersifat benar sadiq. Berdusta maksudnya kadzab ataupun munafik. Okay. Kalau siapa biasa ngaji Mesir, orang Arab ni kalau dia nak hina manusia tu ataupun kalau dia nak bukan mencarut, maksudnya kalau dia nak kata ke kita, kalau kalimah dia tu baik kadzab tu berat tu. Okay, kalau biasa pergi kat kuliah Azhar, kalau kita pergi lambat, doktorah ni tahulah kuliah banat lah. Kuliah bani saya tak tahu lah ke mana. Kuliah banat ni kalau kita masuk lewat, ada setengah doktorah yang baik masuk lewat for sengaja. Saya sendiri pun pernah ada doktorah ni walaupun lah, tapi nak ayatnya tu apa orang panggil
Kecarutan lah kalau dia nak menyatakan kecewaan dia. Kalau dia sebut ya himar tu, saya belajar daripada sains saya, dia orang Arab. Ya himar tu kita kata tak berat mana lagi. Tapi kalau dia sebut kazab, kazab, anta kazab, anti kazab, tu berat tu. Oh tu seolah-olah macam kita ni boleh terkeluar agama kalau dia sebut gitu. Layannya tu adalah hinaan yang sehina-hinanya. Penipu mu ni, pendusta mu ni, kazab. Jadi kazab ni satu benda yang berat lah bagi orang Islam. Lepas tu disebut, dia kata bersifat benar dan jujur dan tidak berdusta, tidak kazab, tidak munafik. Berkata benar sekalipun pada diri sendiri kerana takut kepada Allah dan tidak takut kepada celaan orang. Sifat dusta adalah sifat yang paling jahat dan hina. Malahan ia menjadi pintu masuk dan juga kepada tipu daya syaitan. Jadi kena bercakap benar. Walaupun perkara itu pahit. Sebagaimana Nabi sebut, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguhnya benar, perkara benar itu akan membawa kita kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kita kepada jannah, syurga. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kita laju-laju. Bersifat rendah diri ataupun kita panggil sebagai tawadhu'. Apa maksud tawadhu' ni? Adakah kita jalan kita tunduk? Tukar tawadhu'. Apa maksud tawadhu'? Dia kata kita mestilah muslim. Mestilah bersifat tawadhu' atau merendah diri khususnya terhadap saudara-saudara yang muslim. Dengan cara tidak membezakan dalam memberi layanan sama ada yang miskin maupun yang kaya. Nabi sendiri mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan daripada sifat takabur. Yang ini membangga diri sehingga Nabi kata tak masuk syurga siapa yang ada dalam hatinya la yadkhulul jannah mithqala dzarratin at-takabbur. Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah walau sebesar darah dalam diri dia sifat takabur. Sifat takabur kena bezakanlah. Takabur riak dia ada perincian-perincian dia. Jadi kenapa tak masuk syurga? Kenapa tak masuk syurga? Kerana orang-orang yang duduk dalam syurga tidak ada sifat tersebut. Tidak ada sifat tersebut. Sebab itulah dia akan dibasuh dulu dalam neraka. Sehingga walau ada satu zarah sekalipun tak akan layak lagi dia masuk syurga. Sehinggalah benda tu betul-betul suci. Barulah dia akan layak masuk ke dalam syurga. Sebab itulah Nabi sentiasa dalam bab takabur ni, membesarkan diri ni. Bukan kita nak kata kau orang kaya. Tapi Nabi sendiri sebenarnya pernah berdoa. Antara doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Antara doa yang bukan digalak. Antara doa yang maksur. Nabi pernah doa, banyak juga Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagaimana cara orang miskin hidup. Apa maksud Nabi doa gitu? Adakah Nabi miskin? Nabi kata aku nak hidup sebagai orang miskin. Tu maksudnya papa kena tak ada piti. Siapa kena minta dengan orang? Tak. Maksudnya ahyini miskinan tu adalah hidup dengan cara yang tawadhu'. Cara yang sederhana. Sebagaimana orang miskin hidup. Orang miskin hidup lagu mana? Tak serupa orang kaya. Orang kaya ni benda-benda yang dia sentiasa rasa tidak cukup. Tu sifat orang kaya. Walaupun dalam bank dia ada 1 juta sekalipun, dia masih lagi berfikir-fikir macam mana nak memberanakkan 1 juta tu menjadi 2 juta. Bagaimana bila dah ada 2 juta, walaupun dia aim dalam kehidupan dia kalau ada 2 juta tak apa dah. Tapi bila dia ada 2 juta, maka dia akan tamak lagi. Lebih lagi macam mana nak beranak biar jadi 20 juta, 30 juta. Tu perangai orang yang ada takabur dan benda ni biasanya akan diuji apabila kita berasa senang. Kita senang sikit. Atau orang miskin ni dia kodah dia adalah kodah yang padai. Apa dia panggil qanaah. Padai dengan apa yang ada. Tu adalah antara sifat yang perlu ada, akhlak yang perlu ada dalam jiwa orang Islam iaitu sifat rendah diri. Tawadhu'. Walaupun kita orang kaya. Adakah salah menjadi orang kaya? Tak salah. Kita sebut dah sebelum ni. Bahkan menjadi kaya ni adalah sangat dituntut dalam Islam supaya akhirnya bila kita jadi kaya, kita dapat mengeluarkan zakat. Kita dapat membantu orang-orang lain yang susah.
kita dapat membantu golongan-golongan yang sepatutnya mendapat hak-hak tertentu tetapi tidak dapat, maka bila dengan kelebihan harta yang kita ada, kita boleh tolong. Kita juga boleh tolong Islam, bukan setakat boleh tolong orang Islam, boleh tolong Islam tu sendiri. Dan institusi-institusi Islam. Kita digalakkan untuk menjadi kaya, tetapi kaya itu tadi, dia menuntut kepada ni perasaan-perasaan lah. Sehingga menyebabkan kadang-kadang kita jadi takabur dan sebagainya. Berasa besar lah muka piti banyak pada orang. Jadi, sifat yang perlu kita ambil sebagai orang Islam adalah mestilah kita tawaduk. Kadang-kadang pun tak semestinya orang kaya, orang miskin pada juga tak ada dengan sesok. Tak ada dengan sesok tapi tuanya agak. Ada juga orang kita gitu. Kemudian yang ke-8, menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Hendaklah kita menjauhi sangka buruk, mengumpat, mengintai-ngintai keburukan dan juga keaiban orang lain. Sebagaimana yang disebut oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hendaklah kamu menjauhi banyaknya sangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya kebanyakan daripada sangka-sangka kamu itu tadi adalah dosa. Yang mudah suka-suka kau orang tahu lah takut lah. Banyaknya sangka-sangka kita tu tadi kebanyakan daripadanya adalah dosa. Wala tajassasu. Janganlah kamu tajassas ni tajassus ni adalah mengintip. Mengintip ni bukannya pergi rumah orang intip kot neledak. Maksudnya kita mencari-cari keaiban orang. Kita mencari-cari kesalahan orang. Itu tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu kecek ke belakang. Yaghtab, jangan ngopak. Kecek ke belakang. Dalam ba'dukum ba'da, sama-sama kamu. A ngopak ke B ngopak ke C ngopak ke B ngopak ke A. Ba'dukum ba'da. Dia di kecek buruk. Hak ni kecek. Akhirnya kenapa nak Allah larang ni? Sebab dia akan menatijahkan kepada berpecahnya umat Islam itu sendiri. Hasil daripada buruknya akhlak umat Islam. Sepatutnya kita susu aib sahabat-sahabat kita ataupun orang Islam itu sendiri dan kita tidak bercakap buruk tentang mereka. Ini payahlah sebenarnya dok. Muhasabah kita bersamalah. Kadang-kadang orang yang menyebut ni pun kadang-kadang lebih dekat dengan apa yang disebut. Ayuhibbu ahadukum, dan Allah datangkan satu perumpamaan kepada kita tentang mu suka kau. Kalulah mu makan daging saudara kamu. Tentulah kita tidak suka. Jadi benda ni nak sebutnya kepada kita, Allah datangkan perumpamaan dengan perumpamaan yang keji. Keji dan hina. Cemalah makan daging. Kalau cemar, jangan nak buatlah. Tu perumpamaan yang Allah datangkan kepada kita. Kemudian disebut juga dalam firman Allah suratul Ahzab, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Siapa yang sakiti orang lelaki beriman, orang perempuan beriman dengan perkataan ataupun perbuatan bighairi maktasabu, yang tak patut, yang tak tepat, faqad ihtamalu buhtanan, sesungguhnya dia telah bawa, dia telah pikul satu kesalahan, menuduh secara dusta, dan wa ismam mubina, dia telah melakukan dosa yang mubina, nyata jelas dia buat dosa. Tidak ada kesamaran dalam perbuatan dia itu tadi, kecuali perbuatan dia itu adalah betul-betul nyata adalah dosa. Dan juga Nabi menyebut, wahai golongan yang beriman dengan lidahnya sahaja sedang iman belum masuki hatinya, janganlah kamu mengumpat orang Islam yang lain. Jangan kamu mengintai keburukan mereka, kerana siapa yang mengintai keburukan saudaranya, Allah akan bongkar keburukannya sekalipun dia berada di dalam rumahnya. Ini satu perkara beratlah bagi kita mungkin, iaitu akhlak, supaya kita menjauhi sangka buruk kepada orang dan juga mengumpat. Kerana akhirnya dia akan meruntuhkan institusi ataupun agama Islam itu sendiri dan juga meruntuhkan apa orang panggil ukhuwah dalam kalangan umat Islam. Dan yang terakhir adalah bersifat pemurah. Seorang Muslim mestilah bersifat pemurah, sanggup berkorban dengan jiwa dan harta bendanya pada jalan Allah. Bukan untuk jalan apa orang panggil mengkehendaki redha manusia, ataupun nak kepada kemasyhuran, ataupun nak kepada laba harta dunia.
nak kepada pengiktirafan manusia. Bukan, itu bukan semua. Kita mestilah bersifat pemurah, mengorbankan harta kita di jalan Allah. Untuk kebaikan agama. Dan di antara cara dia adalah, di antara cara yang dapat menyikap kebakhilan seorang itu ialah dengan cara minta dia membelanjakan wang ringgit. Kerana berapa banyak dari kalangan mereka yang berkedudukan, bercita-cita tinggi serta berpangkat, gugur tercicir dari jalan ini, iaitu jalan pemurah ni tadi. Banyak harta, pangkat tinggi. Maksudnya dia boleh guna pangkat dia tu tadi untuk apa orang panggil, menolong agama Allah. Tetapi akhirnya dia kata gugur tercicir daripada menjadi pemurah disebabkan oleh sikap rakus terhadap mata benda, harta benda. Allah menjelaskan, dia kata dalam Quran ada berpuluh-puluh ayat yang menjelaskan ciri-ciri keimanan yang dikaitkan sifat pemurah. Contohnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan hendaklah kamu derma, razaqnahum, daripada sebahagian daripada apa yang kami anugerahkan kepada kamu tu, yunfiqun, hendaklah kamu infak. Kena derma. Ni antara ayat daripada Al-Quran, surah Al-Anfal. Kemudian bawah tu, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Juga sama. Dan dia kata orang bakhil atau orang kikir seharusnya mendengar dan mengambil pelajaran daripada pesan Rasulullah. Ni antara hadis yang besar maksud dia. Nabi menyebut apa? Tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali hari-hari dia ni didatangi oleh malaikat. Lalu salah satu darinya berdoanya tu nya malaikat lah. Berdoa ke apa bila malaikat mari? Ditangi, malaikat mendatangi kita. Antaranya malaikat mendoakan, ya Allah, berikanlah ganti kepada si hamba ni, si fulan ni, yang menafkahkan harta dia. Itu antara doa yang diberikan oleh malaikat bila malaikat mendatangi kita. Dan ada juga malaikat lain yang mengatakan, malaikat kedua pula berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada hamba yang bakhil ini. Hadis ni hadis sahih Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ambil pengajaran daripada hadis ni, bukannya kita nak ganjaran semata-mata, tapi nak sebutnya. Bila kita bersikap dengan sifat sikap pemurah, pemurah dengan tujuan untuk manfaat kepada agama kita, maka sebenarnya ada malaikat mendoakan kepada kita supaya akhirnya harta kita tu tadi diberikan ganti. Diberikan ganti oleh Allah. Tadi baru saya baca ada kisah dalam Threads lah. Ada seorang itu dia buat catering, lebih kurang lah gitulah. Ada catering dia tu akhirnya cancel last minute sebabnya ayah si pengantin yang cancel, si pengantin ni dia cancel catering tu sebab ayah dia meninggal dalam kemalangan. Ada siapa-siapa mungkin ada yang baca lah. Lalu dia kata, oh berat lah. Dia kata dia mengorbankan cuti hari raya dia terpaksa balik bekerja, buat tempahan catering tu. Dalam masa yang sama dia peletih, duit pun habis sebabnya beli barang dan sebagainya. Dan dia teragak-agak dan nak marah lah. Dan dia nak cah kepada orang yang tepuh tu tadi. Walaupun orang tu kata tak apa, saya bayar ganti rugi. Akhirnya dia telefon ayah dia. Ayah dia kata, boleh buat cara lain tak? Boleh, dia kata boleh jual di kedai balik je sebenarnya lauk-lauk tu. Maka ayah dia kata, redha lah. Ni yang infak ya. Akhirnya, dengar dia panggil saranan daripada ayah dia tadi, maka dia jawab kepada orang yang tepuh tu tadi, tak apalah. Tak payah bayar ganti rugi ke berapa. Akhirnya dia kata ke apa? Walaupun ni kisah ni bukan nak sebut kepada kita beramal dengan kita rajak ataupun mengharap Tuhan balas sekaligus. Tuhan balas serta-merta. Dah. Tapi nak sebutnya salah satu kisah yang boleh jadi pengajaran bahawasanya Allah jamin. Bahawasanya kalau kita ada sifat pemurah, maka Allah akan ganti. Berdasarkan doa yang malaikat baca tu tadi. Akhirnya dia kata kepada adik, akhirnya dia jual makanan tu di kedai dia dan dia kata kedai dia mendapat orang panggil jualan tertinggi hari tersebut. Ni nak sebut pengajaran bahawasanya
Apabila kita bersikap dengan sikap pemurah, tidak bakhil, tidak berkira-kira, maka sebenarnya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir itu bonus lah. Bukan nombor 12 tu bonus. Hendaklah kita menjadi qudwah hasanah. Daripada semua tu tadi, dia kata selain daripada sifat-sifat tersebut, seorang Muslim mestilah menjadikan dirinya seorang yang boleh dijadikan sebagai qudwah yang baik. Contoh yang baik kepada orang ramai. Segala tingkah laku jadi gambaran kepada prinsip Islam, adab-adabnya seperti hal makan minum, cara berpakaian, pertuturan dalam suasana aman, dalam perjalanan mana seluruh tingkah laku dan diamnya. Jadi orang Islam ni, orang Muslim bila kita kata kita ni Islam, maka hendaklah kita menjadi ikutan yang baik kepada semua orang. Bukan takat ahli keluarga kita saja, bukan takat masyarakat Islam kita saja, tetapi juga kepada orang-orang bukan Islam. Menjadi tanggungjawab kita menunjukkan satu akhlak yang baik kepada orang bukan Islam supaya akhirnya orang Islam melihat inilah Islam bila dia tengok badan tubuh kita, bila dia tengok akhlak kita. Ini masalah kita sekarang adalah orang Islam ni perangai lebih berat daripada orang bukan Islam. Negara-negara bukan Islam kadang-kadang lebih baik pengamalan Islam dia, walaupun dia bukan Islam, pengamalan akhlak-akhlak yang diajar dalam Islam bahkan apa orang panggil? Terzahir di sana berbanding dengan negara yang disebut sebagai negara Islam. Hari ni. Contoh kita orang Melayu sendiri tu. Orang Melayu sendiri perangai kadang-kadang berat juga. Dalam bab kebersihan, hari tu kita sebut dah. Orang Kelantan ni sentiasa dituduh dengan sikap kotor, cemar. Kadang-kadang kita nak menafikan pun kita tak berani. Sebab apa? Memang sikap masyarakat kita kadang-kadang sebegitu. Walaupun kita tak kata kau orang Kelantan saja, kadang-kadang orang luar pun lebih kurang macam. Dan kita kena beki lah benda tu. Macam mana orang kafir boleh lebih cermat, boleh lebih bersih daripada kita, orang Islam ni, sedangkan agama kita mengajar supaya kita ni bersih, cermat. Tengok Nabi. Nabi ni setiap kali Nabi jalan, sahabat kata Nabi ni bawa tak tinggal kayu sugi. Tak tinggal kayu sugi, tak tinggal sisir. Maksudnya Nabi ni adalah seorang yang nyemak. Orang yang kemas. Sehingga kan Nabi pergi jalan mana-mana tak tinggal benda tu nak menunjukkan Nabi ni sentiasa menjaga penampilan diri. Apatah lagi tentang sekitar Nabi tu. Ni kita sebut Islam dah. Tapi kita sendiri bonok tempat tinggal kita, orang panggil negeri kita, negara kita. Jadi hendaklah kita menjadi qudwah. Qudwah dalam segala dan juga segenap sudut lah. Sehingga akhirnya, sebab tu disebut al-qudwah qabla da'wah. Sebenarnya kita sungguh ada dakwah ni, sebenarnya dakwah yang paling terbaik adalah dengan qudwah kita tu. Supaya akhirnya orang kafir nampak inilah kebaikan Islam. Inilah kebaikan-kebaikan yang ada dalam ajaran-ajaran Islam kerana melihat kepada apa yang ada pada batang tubuh kita dan juga akhlak-akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka itulah sekadar yang saya boleh murajaah bersamalah. Bukan ngajar pun. Murajaah apa yang ada di dalam kitab ini. Iaitu dalam bab yang ketiga, an akuna musliman min haitsu akhlaqan. Hendaklah saya muslim dari sudut akhlak. Jadi moga-moga sahabat-sahabat berapa orang yang ada dalam ini mendapat mendapat sedikit sebanyaklah manfaat daripada perbincangan kita pada malam ni. Dan insya-Allah janganlah berputus asa. Kalau nampak macam pahit lambat kita ni nak habis dah. Saya kalau boleh nak cepat-cepat. Sebagaimana saya sebut tadi lah. Saya juga tak boleh manalah laju-laju ni. Kalau orang minta itu kau berapa orang kata. Boleh, Sazah boleh kot. 30 minit. Kina nak sebut banyak benda. Dia suruh 30 minit je. Kita situ pun kita macam nak foto dah suruh. Takut tak siapa maksud lah. Jadi janganlah berputus asa. Ni pun nampak macam kohor sikit ni. Jadi kalau yang mana-mana mungkin ada yang sibuk dan sebagainya. Kalau boleh kita khatamkan lah. Okay. Daripada mula kita ikuti, kalau boleh kita ikut sapalah habis sesi murajaah kita ni supaya akhirnya kita mendapat
intisari yang lengkap apa yang dimaksudkan oleh pengisi daripada kitab ni. Kalau kita duk masuk separuh tu takut kita tak betul lah. Akhirnya kita salah faham dengan apa maksud pengisi sendiri, penulis musannif sendiri. Jadi moga-moga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada terkasar, tersilap bahasa, kalau tak faham dan sebagainya. Moga-moga dapat manfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali kepada pengerusi. Pukul 11 dah, tak ada soalan lah kot. Ada, kita boleh tutup lah insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih diucapkan kepada pengisi malam ni. Kak Lah. Kak Lah tu ubik dah ke? Dah gini. Sebenarnya saya nak buka juga soalan tapi Ustazah Khalil sendiri kata pandai-pandai dah menggulik orang lain dah. Ataupun kalau rasa nak juga tanya soalan, boleh mesej dalam grup. Kita sama-sama diskusi dan sebagainya. Okay, jadi manakah masa dah menunjukkan jam 11.05, kita terus kepada sesi bergambar lah sebelum menutup majlis hari ini. IT ready dah? Kalau ready saya kira lah. Dan siapa-siapa yang sedia boleh sama-sama buka kamera. Kak Adlina ko, Kak Izzah ko, Kak Latif ko. IT ready dah? To be thumbs up sikit IT. Kok ready lagi. Okay. So IT ready dah. Sekejap Okay, jadi saya kira deh. Ada terbilangan 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, IT. Settle ke IT? Okay, baik. Lama kita muzakarah malam ni. Saya harap seperti harapan daripada Kak Lah sebut tadi, harapnya kita nak kepada momentum yang berterusan lah sampai ke akhir kitab. InsyaAllah ni anggap sebagai antara cara untuk kita muzakarah dan bincang-bincang sebagainya kan. Dan boleh hidupkan grup. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya oleh grup. Kita open kepada discussion lah. Dan bila mana ada sesi bergambar tadi, dengan itu berakhirlah sesi vibe inspirasi, sesi keempat pada malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir malam ini. Nantikan rakaman daripada kami. Kok ada yang tak dapat masuk, sayang-sayang tak dapat masuk. Nantikan rakaman daripada kami, insya-Allah. Yang ini saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.